Ah, Ha. Setelah bersusah payah Titi ni saja. tu lah penting. Ha. Tadi sistem bugging sekejap TikTok kena Miss restart balik. TikTok. Itulah. Dia kalau nak live kan, start awal dulu sikit kan, 10-20 minit tu kan. Dia memang bug. TikTok ni dia demam 3-4 hari. Dia biasa macam tu. Kadang-kadang dia suka bug tiba-tiba. Okay. Sekarang ni, yang hampa duk tunggu-tunggu sangat. Mana guest ni. Bawa mai dah guest. Okay. Hari ni, hari tu Syafa invite dia. Kali ni kita pula invite dia. Lama dah kita invite dia kan. Dia dah lama dah invite kita baru nak invite dia. Yang ni seram tengah malam. Yang ni okay. Jadi untuk sesi ni Syafa akan bagi peluang kepada Am untuk dia baca cerita. Tapi sebelum tu kan, cuba Am kenalkan diri Am sikit pada akak punya viewers ni. Okay, baik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan apa khabar semua Kak Syafa dan juga para viewers dekat bawah, sama ada viewers Seram Tengah Malam ataupun viewers Kak Syafa. Okay, di sini saya nak introduce diri saya lah. Nama saya Muhammad Adham, tapi selalu orang panggil Am sajalah untuk memudahkan orang kata apa, nak panggil tu. Nak panggil host pun tak apa. Dan saya baru lagi dalam bidang ni. Kak Syafa ni kira senior saya lah. Tak ada dah studio baru 2 tahun kot. 2 tahun. Masuk 2 tahun buat live ni. 2 tahun. Dulu buat YT je. Lah ni kita buat live dekat sini pula. Jadi nak intro juga kan. Selamat Assalamualaikum kepada viewers Seram Tengah Malam. Nama host yang sedang bercakap ni Syafa Ismail nama diberi. Dan kami ni masing-masing ada YT dan ada host live. Dan kita orang ni saling mengenali sejak bila masuk dalam mana tah akak boleh kenal Am Biasa bila saya tah macam mana kita boleh kenal Am? Kak lama. Kan. Jadi akak live setiap hari dan kalau siapa yang free bolehlah lepak, dan siapa yang ada dekat dalam siapa punya view ni kita cuba follow Am untuk kita bagi viewers dia naik, dia punya followers dia sampai 1,000. Kita bagi followers dia naik sampai 1,000. So korang yang ada dekat sebelah Am, yang ada dekat sebelah Syafa, so korang yang kat sini ni sama-sama tapping untuk kita naikkan kita punya co-host ni sampai ke FYP. Okay? Tolong. Sebab sebenarnya daripada FYP tu kita akan invite orang-orang. Orang mungkin ada orang berminat untuk follow. Okay, jadi sebelum bermulalah cerita seram tu kan, akak nak tanya Am sikit lah. Okay, Am ni ada pengalaman seram tak? Ada. Okay, cerita pertama akak nak Am cerita pengalaman Am. Boleh? Okay, boleh, tak ada masalah. Okay. Betul, saya mula dulu. Am mula dulu. Alright. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka kata, saya nak berkongsilah pengalaman saya waktu ni saya tengah jaga arwah ayah saya sakit dekat hospital lah. Hospital besar Ipoh Pada mulanya semuanya berjalan dengan lancar, tak ada apa pun yang scary sebab waktu tu saya kena shift siang jaga. Petang balik. Lepas tu adalah mak-mak saudara yang mungkin sibuk nak ada urusan masing-masing, jadi saya kena tukar jadi shift malam pula. Shift malam jaga. Pada malam tu mula-mula tu okey je sebab orang tengah ramai lagi kan. Orang duk mari melawat orang ramai bising, riuh dan sebagainya. Tapi bila dia dah masuk macam pukul 11, pukul 12, pukul 1, dia perlahan-lahan jadi sunyi dan scary lah orang kata kan. Waktu ni saya tengah duduk
dekat tepi katil arwah ayah saya lah. Dia ada kursi malah tau. Siapa pernah jaga mak dengan ayah yang sakit, akan adalah kursi malah yang nurse akan bagi. Kita akan baring, saya akan bersandar kat situ lah. Waktu tu mata ni macam duk mengantuk pun ada, rasa macam tak bertidur pun ada. Dia macam orang kata apa, tidur-tidur ayam. Sambil-sambil tu saya baca Yasin lah dekat telinga arwah ayah saya ni. Lepas tu lepas habis baca Yasin tu, bila mata saya ni mengantuk ni kan, tiba-tiba saya dengar macam ada bunyi cakar tau dekat tingkap tu. Sebab katil yang arwah ayah saya duduk ni memang tepi tingkap. Waktu tu saya tak fikir apa lah, saya malah nak layan. Lepas tu dia jadi banyak kali tau. Saya pun macam fikir, mula-mula nak husnuzon kucing kan, tapi masalah dia saya duduk tingkat 4, tingkat 5. Mana ada orang naik sampai tingkat 5. Lepas tu meremang. Lepas dah baru teringat tu kan, terus jadi meremang tau. Takut. Memang takut. Lepas tu saya lari keluar kejap, duduk dekat lobby lift tu. Tempat lift tu kan dia ada kursi panjang kan. Saya duduk kat situ, sandar. Rupanya kena kacau kot. Waktu saya tengah duduk bersandar kat situ kan, dalam sunyi-sunyi tu kan, saya dengar macam suara mengilai tu tak? Suara mengilai. Waktu tu saya husnuzon lah, ingat ada orang tengok movie ke apa. Tapi siapa nak tengok movie pukul 2-3 pagi. Hak tu remang dah. Lepas tu tak lama lepas tu saya dengar pula bunyi tapak kaki naik tangga. Waktu ni ingatkan ada orang. Tapi bila saya pergi intai tengok kat tangga, tak ada orang. Tapi bunyi tapak kaki, orang tak ada. Saya terus tekan lift, tekan dengan cemas tau. Turun ke bawah. Habis sampai situ lepas turun bawah tu baru rasa lega, sebab ada orang ramai dekat kecemasan punya tu ruang. Tempat lah kan ramai. Dia kalau seram kat siapa. Dia memang seram. Dia sebab wad dalam bilik ke wad dia macam terbuka tu? Wad dia macam terbuka. Terbuka. Hospital Ipoh Ini dah buka cerita pasal jaga arwah, jaga ayah dekat hospital kan. Akak pun ada pengalaman jaga mak akak kat hospital. Ada juga. Okey. Akak berpeluang jaga mak akak ni, dia masuk musim COVID. Dia musim COVID. First masuk mula-mula COVID. Lepas tu tengah-tengah COVID tu kita tak boleh jaga. Lepas tu hujung COVID tu, last dia masuk hospital sebelum dia meninggal tu, ada beza dia. Yang first dia masuk tu masa baru-baru COVID lah kan. COVID baru nak masuk kat Malaysia. Kita pun tak ada PKP apa semua lagi. PKP ada dah, cuma kita tak ada lah macam masa tu kan. Kita kena, kalau siapa yang dekat pakai gelang kuping tu kan, masa tu akak kena jaga mak akak ni dekat ward kelas 2 dalam bilik. Jadi masa tu akak tidur atas kerusi. Dia sebab masa tu COVID, nurse memang tak tutup pintu tau. Dia buka pintu sebab dia kata takut bilik terkepung tu nanti COVID kan. Tak apalah, akak pun malam pertama kita pun dengar lah tengah-tengah malam kan. Malam pertama malam kedua katil menghadap pintu. Katil menghadap pintu. Akak pun dalam pukul 12, pukul 1 tu orang kata tak dah memang sunyi lah. Dia buat kelas 2 ni, dia siang pun dah sunyi kan, sebab dia semua patient duduk kat dalam bilik kan. Akak pun dengar lah nurse-nurse tu duduk kat kaunter tu, dia duduk sembang kan, gelak apa semua, buka lagu apa semua. Celah-celah dia pun tengah bercakap tu, dalam 2:30 pagi macam tu, akak pun tidur-tidur pun macam tidur tak, orang kata tidur-tidur ayam kan, tidur sekejap, jaga sekejap. Dengar perempuan menjerit macam orang nak terjun bangunan tu.
Dengar macam tu. Macam tu kan. So tak apalah. Jururawat tu kan, yang ada dekat kaunter tu, semua bangun. Pergi check setiap pintu. Meremang cerita. Check tiap-tiap bilik kan, sampai kat bilik akak. Tengok macam tu. Yang tadi tu dia orang dah bisi-bisi apa semua tu kan, tiba-tiba nurse tadi tu dia orang duduk kat kaunter, dia orang senyap sampai pagi senyap. Okey. Lepas tu kan pagi tu akak tanya akak sebelah tu, dia jaga mak dia jaga awal lagi lah, kiranya dia jaga awal lagi daripada Syafa lah, daripada akak lah. Akak cakap kat dia, akak tanya, "Kak, semalam dengar tak ada perempuan menjerit?" Lepas tu dia kata lah, "Tak dengar," dia kata, "akak tidur, tapi kan akak jaga 4 malam dah kat sini," dia kata. "Hari pertama ke hari kedua tu akak dengar orang menangis malam-malam," dia kata kat akak macam tu. So tak apalah. Lepas tu hari tu pagi, masih lagi di ward yang sama, kelas 2. Pagi akak nak pergi turun beli makanan dekat bawah. Akak pun keluar. Lepas tu sampai dekat pintu tu, akak yang jaga mak dia kata, akak lupa ambil wallet lah, dia kata macam tu. So akak duduk kat pintu, akak tunggulah. Lepas tu dia masuk, dia ambil wallet. Lepas tu dia kata nak pergi toilet pula. Tak apalah, akak tunggu dekat depan pintu. 2 bilik lah masa ni. Nampaklah ada pagi, biasalah kalau pagi hospital kan ward kan sibuk, doktor nak nurse lah, doktor nak datang buat rawatan lah apa kan. Masa sekarang ni pesakit semuanya pakai baju yang belang-belang tu kan. Kita faham kan baju belang-belang yang baru punya hospital punya baju hospital tu kan. Tapi dalam celah-celah orang tengah jalan ramai-ramai tu, akak nampak satu kelibat perempuan, rambut dia kembang, mata tak berapa nampak, akak nampak muka dia, rambut dia kembang, lepas tu dia pakai baju warna hijau, baju hospital yang lama. Dia jalan sambil dia bawa drip air dalam keadaan dia tempang. Jalan. Orang jalan, akak ingatkan pesakit tau masa tu, akak tak nampak, akak rasa macam kaki dia tu macam dia tak pijak tanah, tapi tak nampak kasut lah, nampak macam kaki dia tu macam berkaki ayam. Yang akak nampak tu, akak ingatkan dia ni orang tau, kita ingat patient lah, tapi tak, nurse jalan langgar dia tembus. Pagi tau bukannya malam pagi, buat kelas 2 pagi pun ada hantu. Hospital. Lepas tu kan, itu pengalaman akak dekat ward yang bilik tu. Last kali akak jaga paling lama lah. Masa tu akak jaga dalam 4 hari 5 hari macam tu. Mak akak kena COVID, dia kena hantar pergi hospital lain lah, hospital sick. Akak masa ni yang last mak akak masuk ni tahun 2022. Masa ni mak akak duduk kat ward yang terbuka. Ward yang terbuka tu, perbezaan dia tak rasa seram tau, macam dekat ward yang kelas 2 tu. Ward kelas 2 tu kan dalam bilik apa semua, tapi ward kelas 2 tu, yang dalam bilik tu ramai sangat orang duk cerita, kata ada yang bapak dia tengah tidur, tiba-tiba kan kena cubit dekat dalam bilik tu. Dia macam tu, masa tu mak akak ni, dia punya ward tingkat 5, dia ada tingkat 6, tingkat 7 kan. Tingkat 6 tu dia macam lagi atas kan, dia punya katil tu kan lagi kurang 4 orang, 3 orang kan. Lepas tu kan adalah orang komplain, orang kata bapak dia ni tidur malam. Dia kata bapak dia tidur, lepas tu tiba-tiba macam kena cubit dekat paha, lebam. Jaga-jaga kan tak ada siapa. Hospital tu lah. Tak apalah, kena cubit. Berbalik pada kena cubit, dia main cubit pula kan. Sampai lebam. Lepas tu kan masuk pula yang masa akak jaga dekat ward kelas ward yang biasalah, ward terbuka ni kan. Macam akak ni, macam katalah dia hospital ni siang meriah, bila malam kan dia macam pukul 8, pukul 9 tu dia menginjak makin 8, 9, 10 kan, dia makin senyap, sunyi kan. Kita orang duduk dekat lift tu berjalan pun kita boleh dengar tapak kasut dia kan. Masa akak duduk dekat situ dalam 19 hari tu, tak ada pula, akak tak dengar langsung lah bunyi macam orang kata gangguan-gangguan ni, tak ada. Tapi patient. Tapi akak tak nak cerita lagi yang tu. Sekarang pula kisah yang kedua untuk pula. Alright, kisah yang kedua.
Betul. Ada hospital baru, betul. Banyak Seram kisah juga hospital tu. kisah Kak Syafa ni. Dah lah Kak Syafa ada sixth sense ni, boleh tengok. Dia kadang-kadang sebab akak rasa masa tu badan akak ada gangguan tu yang akak boleh nampak. Badan akak pun ada gangguan lagi masa tu kan. Tak, orang kata tak pulih sepenuhnya. Kalau sekarang ni ekor mata je lah, tak ada dah nampak sebiji figura macam tu kan tau. Dia tak nampak jelas lah. Dia nampak ekor-ekor mata je. Okay. Hari tu tak apa, bagi dulu. Alright. Saya baca Saya bacakan kisah yang kedua. Baik, jom. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mulakan. Baik. Nama aku K. Kejadian ni berlaku 3 tahun lepas, iaitu sebelum kami sekeluarga pindah ke Kuala Lumpur. Sebelum berpindah, kami tinggal dekat Perak. Pada waktu tu, usia aku baru saja 14 tahun. Zaman akan-akan lagi lah time tu. Neighborhood perumahan aku ni majoritinya Islam. Rumah teres 2 tingkat dan nearby dengan masjid dan juga kindergarten. Jadi aku ni memang rajin lah pergi solat berjemaah, lagi-lagi solat maghrib. Bila aku nak pergi ke masjid tu, aku akan lalu lorong gelap. Aku kalau pergi masjid memang selalu jalan kaki. Lagipun masjid tu memang dekat dengan rumahku. Bila nak lalu je lorong gelap tu, dia akan ada 2 level lah. First level kau kena terus. Kemudian level yang kedua kau kena belok. Kemudian memang daripada rumah aku kena lalu 2 level lorong gelap tu. Kadang-kadang tak takutlah juga sebab selalu aku dengan kawan-kawan yang lalu jalan tu. Kemudian kadang-kadang ada jugalah pakcik-pakcik yang menggunakan jalan tu nak pergi masjid pada waktu maghrib. Ada sekali tu lah waktu solat isyak, aku lalu lorong tu. Kemudian aku perasan ada seekor kucing. Dia ni asyik duk miau-miau je dekat aku. Tapi time tu memang gelap. Aku hanya ditemani lampu daripada masjid yang berjarak lebih 1 kilometer macam tu. Baik, kucing tu dia punya bunyi dia macam seolah-olah tengah bergaduh atau macam tengah cuba nak larikan diri daripada sesuatu yang pelik. Aku keris. Kemudian aku pun keluarkan phone aku dan aku buka lah flash phone. Ya Allah, terkejut aku bila aku nampak benda tu adalah penanggal. Yes, hantu penanggal. Aku nampak mata dia kemerah-merahan, mulut dia mengeluarkan darah. Kemudian usus-usus badan. Subhanallah, perasaan aku time tu memang bercampur takut dan juga berani. Jadi jarak aku dengan hantu tu tak jauh sangat dan tak dekat sangat. Tapi aku memang boleh nampak penanggal tu. Dia punya facial expression hantu penanggal tu serius, ya Allah. Memang seram. I couldn't describe in words. It was so terrible. Maksud dia wajah penanggal tu memang betul-betul tak berapa enak untuk ditengok lah. Jadi bila benda tu sedar, aku nampak dia macam nak serang aku. Tapi tak boleh sebab aku dalam keadaan berwuduk waktu tu. Jadi lepas tu azan pun berkumandang. Benda tu pun terus terbang menghilangkan diri dia. Kemudian ada pakcik tu, dia nampak aku ni macam bercakap seorang diri. Kemudian pakcik tu nampak keadaan kucing tu agak ngeri. Kemudian dia pun tanya aku kenapa kucing tu. Kemudian aku pun ceritalah yang semua tu angkara hantu penanggal. Kemudian pakcik tu dia macam pelik dan tanya aku balik. Yang semua kejadian kematian kucing kebelakangan ni berpunca daripada hantu penanggal tu lah. Sebenarnya aku pun tak tahulah sebab ini adalah kali pertama dalam seumur hidup aku nampak hantu penanggal. Baik, sejak kejadian tu aku dah mula dapat tengok benda-benda gaib macam tu. Dan selalu aku nampak daripada lorong gelap tu. Bukan aku saja, bahkan ramai yang mengalami peristiwa ternampak benda-benda gaib sebegitu. Ada sekali tu aku ternampak pocong. Pocong duduk dekat kawasan Taska
bersebelahan masjid. Disebabkan masjid dengan taska sebaris, jadi pocong tu ada dekat area taska tersebut. Kelibat pocong tu mula-mula aku nampak dia macam kabur-kabur disebabkan kawasan taska tu agak gelap. Kemudian sekali tu aku nampaklah pocong tu tengah berdiri dekat tengah-tengah pondok dekat dalam taska tu. Aku selalu ingat dalam cerita hantu dekat TV tu tak sama dengan realiti. Tapi bila dapat tengok dengan mata kepala sendiri, ternyata dia sama, memang tak ada beza langsung. Cuma beza daripada sudut pergerakan. Kemudian ramailah mengadu duk nampak pocong tersebut dekat area taska tu. Kemudian pihak sekolah dan kejiranan serta pihak-pihak lain yang aku tak kenal pun setuju nak robohkan taska tu dan nak bina balik taska tu dekat kawasan yang lebih tenang. Kawasan perumahan aku tu memang dikenali dengan kisah-kisah seram. Dan dekat kawasan padang perumahan aku tu ada 4 pokok yang memang seriously besar sangat dan berusia lebih beratus-ratus tahun. Ramai juga yang katakan dia orang selalu ternampak ada penampakan benda halus macam pontianak dekat atas pokok tersebut. Jadi sebelum aku pindah, pihak kejiranan sempat tebang 2 daripada pokok besar tersebut disebabkan aduan demi aduan tentang penampakan makhluk halus. Bagi aku, bila lalu ruang gelap tu, kau kena berada di dalam keadaan berwuduk. Kemudian, bacalah apa yang patut supaya tidak diganggu makhluk halus. Bahkan bukan saja dekat lorong gelap, tapi di mana-mana lah. Mulakan dengan bismillah dan sudahilah dengan alhamdulillah. Pernah juga kemalangan berlaku dekat kawasan lorong gelap tu. Kemudian ada yang sampai menyebabkan kematian. Tapi bila disiasat punca nahas, dia hanya disebabkan kecuaian sahaja. Tapi masyarakat setempat tahu semuanya berpunca daripada makhluk halus dekat lorong gelap tu. Kadang-kadang aku pun pelik. Yalah, belakang masjid tapi banyak pula setan dia. Kesudahan kisah lorong gelap tu aku pun tak pasti dah berakhir ataupun tidak. Na'udzubillah, kita ni sebagai manusia, khususnya umat Islam, haruslah tak patut ada perasaan takut terhadap makhluk halus sedemikian, disebabkan perasaan takut tu haruslah ada pada diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu sajalah perkongsian daripada pengalaman aku yang tak seberapa seram. InsyaAllah. By the way, thanks again admin sebab publish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kisah ni ditulis oleh Kamal. Saya petik daripada Fiction Syasha bertajuk Lorong Gelap. Itulah dia kisah dia, Lorong Gelap. Apa kepada viewers kan daripada cerita dia tu kan, apa yang pengajaran boleh dapat? Sentiasalah berada dalam keadaan berwuduk. Ya. Itu kita kalau dengar cerita seram ni, kita cuba ambil benda yang boleh kita ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Lagi satu, selain pada berwuduk, kita juga kena selalu baca ayat pelindung. Ayat pelindung ni selalu orang salah sangka. Dia cakap ayat pelindung ni untuk gangguan sihir je, tak. Bila kita baca ayat pelindung, dia akan lindung kita daripada segala mara bahaya. Dekat jalan raya, dekat rumah, apa semua kan. So ayat tu pendek je, janganlah macam segan sangat untuk kita baca ayat tersebut kawan-kawan viewers seram tengah malam dan juga viewers Syafa ni. Okey. Dia dah kongsikan dia punya kisah penanggal. Ni kita nak berbalik kepada kisah masa Syafa masa akak ni menjaga mak akak dekat wad yang biasa pula. Kat situ perbezaan dia ialah dia selalunya mengingatkan kita tentang kematian. Macam Am kata akak ada siksen kan. Okay. Sepanjang akak berada di sana, boleh dikatakan siksen akak sangatlah aktif ya. Sangat aktif. Dia macam kita nampak dekat situ wad dia, dekat ujung selalunya wad ni dia akan letak untuk pesakit yang ditidurkan, pesakit yang teruk sebab dia depan kaunter jururawat. Depan kaunter doktor buat kerja. Okay. Dekat situ bila kita sampai, aura dia bercampur. Ada aura sedih, ada aura macam kita rasa orang tu nak pergi meninggalkan. Tapi sepanjang akak ada dekat situ, kalau kata nak ada kematian, akak akan bau wangi. Akak akan bau wangi.
kalau akak bawangi waktu maghrib hari ni, akak akan dengarlah kematian tu sama ada pukul tengah malam, kejap lagi nampaklah geng-geng forensik akan tolak kereta apa yang besi dung tu tengah malam. Oh, tu. Selalunya Keranda besi. Sepanjang keranda besi tu, sepanjang akak menjaga arwah mak akak, 7 kematian berlaku dekat dalam wad tu. Dia rasa macam sangat menginsafkan lah, sebab kita rasa macam malaikat maut tu berjalan-jalan aja dekat dalam wad tu. Jadi kisah yang akan nak kongsikan ni adalah tentang satu patient, satu pesakit lah, yang kiranya beberapa hari sebelum mak akak ni diarahkan balik lah. Sebab arwah mak akak ni dia pun sakit sihir. Bila dia kena sihir, dia memang tak boleh dirawat di hospital lah. Doktor pun nampak tak ada harapan dah, sebab tak minum air, tapi air dalam paru-paru tak penuh juga. Jadi doktor kata doktor tak boleh nak buat apa, doktor nak suruh akak bawa balik. Dan kejadian ni berlaku dalam sehari ataupun 2 hari lah sebelum akak bawa balik arwah mak akak ni. Ada seorang makcik ni dia jatuh. Dia dah berusia lah, kita nampak tu dalam 70-80 tahun ni. Dia kata yang akak dengar katanya dia ni patah tulang pinggul ke patah tulang belakang. Pada asalnya dia duduk dekat orang kata kalau dekat hospital ni kan dia ada macam dia panggil nurse kat situ, dia akan panggil benda tu studio. Dia duduk kat studio sebelah, mak akak duduk dekat sini, dia tengah koridor, tempat orang jalan. Lepas tu ada beberapa patient kat situ yang ditidurkan, dia orang tak boleh nak bawa pergi hemodialisis, dia orang nak ubah tempat tu untuk jadi hemodialisis. Jadi pesakit yang ada dekat situ, dia orang untuk tolak rapat-rapatkan katil. Makcik tadi tu dia duduk dekat selang 1 katil ke 2 katil daripada mak akak. Dia ni sepanjang dia sebelum dia duduk, dipindahkan duduk sekali dengan satu baris dengan katil arwah mak akak ni, dia memang boleh dikatakan dia sentiasa tutup dia punya tirai tu, langsir tu kan. Dia tutup sebab apa? Tak tahu. Kecuali doktor, pagi doktor datang buat lawatan apa semua, dia buka. Tapi lepas tu semua adik-beradik dia datang ke semua, dia tutup aja tirai tu. Masa tu tak boleh tukar penjaga, tapi dia still tukar. Macam siang perempuan jaga, malam anak dia yang lelaki jaga. Jadi masa dia dah ditolak ke katil ke sebelah sini, tak tahu kenapa malam tu dia tolak tu dalam petang tau. Pasal kan selalunya penjaga-penjaga lain kat situ, kita orang kalau tidur malam rasa sejuk tau. Tapi kan bila acik tu pindah situ kan, kami rasa panas. Makcik tu kata aku panas lah semalam dia jaga suami dia kan. Lepas tu Syafa, akak pun rasa macam akak kata panas kau nak semalam tau. Kita tidur selama ni tak pernah panas kan. Dia tingkat 5, lepas tu sejuk lah kan. Mustahil nak rasa panas. Tapi dia rasa macam kita berada dekat tempat yang haba tau, berpeluh kan. Akak pun tak boleh tidur. Tak apalah. Esok tu petang, masa ni pelawat boleh masuk dah, walaupun COVID, ada COVID tapi pelawat boleh masuk. Pelawat masuk, dia punya anak ni keluar dah hujung-hujung dah. Orang kata waktu melawat tu ada orang datang melawat, anak dia pergi hantar orang tu, anak dia keluar. Tak apalah. Masa tu dekat pukul 7 dah. Selalunya kalau yang menetap dekat hospital ni pukul 7 ni ada yang nak pergi mandi, ada yang nak rehat kan. Lepas tu akak tu kata, kami dengar lah makcik tu kan dia cakap, dia cakap, dia panggil satu nama tu, dia panggil Siti. Dia cakap macam tu, dia panggil Siti kan. Maisat, dia kata Siti Maisat. Masa tu dalam pukul 7. Makin lama nak dekat maghrib tu kan, dia dah tukar dah. Dia cakap Siam. Cakap Thailand nampak weh. Dia cakap Thailand Pipra pop cakap Thailand panjang ni. Dia cakap Thailand ni. Kan pop cakap kan. Dia macam tu kan, saat dia cakap kan macam dia marah. Dia cakap kan macam dia marah. Macam makcik-makcik kat situ semua macam, weh, apa ni weh, aku nak pergi mandi takut weh. Depa pula hati dia menghadap bilik air. Memanglah weh, aku nak mandi ni, hang tunggu sat kat pintu. Dia suruh akak tunggu kat pintu, depa nak mandi. Pasal apa kau? Awak lain macam nak bentuk tu. Masa dia duduk panggil tu, depa tanya, awak tok nak apa tok nak ayak kau tok? Depa duduk tanya lagu tu lah. Masa tu kan semua macam dah, yang penjaga-penjaga tu kan semua macam dah takut dah kan. Yang akak ni masa tu nampak lah dekat luar tu, kita nampak matahari dah mula nak terbenam kan.
akak ni macam tak nak, macam dia cakap benda tu macam dia macam meracau tau, dia macam meracau tu. Akak pergi dekat sikit dengan katil dia kan, akak cakap macam ni, dah lah dia orang tua, hang duk kacau apa, dah jangan duk kacau dia, akak cakap macam tu. Akak cakap macam tu je, terus makcik tadi tu diam. Berani Kak Syafa sound benda tu. Tak semua orang takut. Kan dah selang satu katil daripada akak tidur bawah, kau rasa? Dan kalau akak tak suruh dia diam? Lagi baik kau suruh dia diam. Betul lah. Kan kita kena, dia benda ni, kita jangan, akak pun tak pergilah dekat dengan katil dia. Akak duduk macam, duduk kat sini nampak katil dia, akak cakap lah, akak tak pergilah dekat katil dia. Kita pun ada juga tahap macam takut-takut berani tu kan. Tak adalah berani sangat kan. Lepas tu kan, esok tu kan, akak duduk kan, acik tu tengok je akak, dia renung je akak kan. Tapi nampaklah dia macam sangat-sangat tua tau, muka dia dah kodok-kodok kan. Lepas tu kan, doktor datang kan, ya makcik, dia kata dia nak air, dia nak ayak, dia kata dahaga, dia kata dia nak ayak, dia kata. Tapi sepanjang pengalaman akak itu yang pengalaman paling seram, sebab daripada bahasa Melayu tukar bahasa Siam. Ui. Dia pun tu semua macam, weh, dia cakap bahasa Siam pula dah, weh, dia kata kan. Tapi nampak tak tahu lah, mungkin adalah kot dia ada amal apa-apa, kita tak tahu, masih muda dia kan. Jadi sepanjang ada anak dia, tak ada nazak, tapi anak dia mungkin duduk meracau macam tu, menyebabkan anak dia ni selalu baca surah-surah Yasin. Bacalah anak dia kalau datang tukar shift tu, mesti anak dia baca Yasin, tak berhenti-berhenti dekat dia. Itu pengalaman akak lah. Ui, seram juga Jangan cakap siam. Aduh. Mula-mula duk Siti pak dia tukar Siam tu weh. Rasa? Aduh. Suara dia garau. Dia tak garau, dia macam dia cakap, lepas tu bila dia marah tu kan, part dia marah tu kan, suara dia macam besar sikit. Ui. Meremang Kak Syafa. Dah lah waktu maghrib masa tu waktu maghrib betul-betul waktu maghrib masa tu, waktu maghrib masa tu dekat dengan kan matahari nak terbenam tingkat 5, akak duduk tingkat 5, akak nampak lah matahari tengok oren tu, betul-betul orang kata, kalau arwah mak akak suka kata tu mambang kuning, dia kata. Betul-betul nak tengah-tengah nak terbenam. Masa tu lah makcik tu meracau. Tidak ada senyap je. Dia duduk tu, masa dia sepanjang dia duduk buat tu, dia tak cakap banyak. Tapi petang tu, dia bercakap. Baru dengar suara dia. Dia ada senyap je. Dia cakap, anak dia ada tak bunyi anak dia ada tak bunyi. Tapi bila anak dia keluar tinggal dia cakap siam. Lepas tu kan dia cakap tu, dia tengok akak yang jaga kat depan katil tu. Weh, dia tengok aku. Dia pun takut kan. Tapi kena, akak ada tanya nurse kat situ, akak tanya ada tak macam kejadian-kejadian seram. Dia kata, dia orang kata tak ada wad tu. Cuma mungkin, tapi akak pun rasa aura dekat wad tu okey je, tak adalah macam yang orang kata menakutkan. Cuma acik tu je lah yang menakutkan. Siapa tak takut Kak Syafa, tiba-tiba petik switch cakap siam. Aduh. Tengah-tengah cakap, bukan dia panggil pak dia cakap. Dia tengah-tengah akak dengar dia cakap siam ni kata. Sudah. Tapi Kak Syafa memang terbaik sound benda tu. Kalau tu, saya lari semua siang, tak apalah. Kita kena berani. Kita kena berani. Sebab kita nak tidur dekat situ, jangan. Bukan kita balik. Yelah. Nak tidur tak ada pilihan. Kena marah juga benda tu. Kena marah. Dia malam dia rasa macam sunyi kan. Masih cerita hantu je kan ada dekat wad tu kan. Kalau kata kita keluar tu kan, pengawal keselamatan tu tengok je kan, pijak tanah ke tak pijak tanah Aduh. Tapi memanglah hospital tu garang. Akak dengan orang akak garang dengan hantu pun akak garang. Kesanan Kak Asnah. Tapi itulah akak punya, antara pengalaman akak yang akak tak boleh lupa lah, dengar perempuan menjerit tu dengan suara acik tu cakap siam tu lah. Kan sini kalau dia cakap siam, bukan dia cakap Melayu dah. Melayu panggil tak main, dia cakap siam, panggil benda tu main. Dia masuk angin siam pula dah. Ni siam pula dah. Sini dia orang Pokok Senar. Yang akak tahu Pokok Senar.
Dia orang Pokok Senar ni, dia area-area tu dia nak ke arah Kuala Nerang. Kalau ke arah daerah Kuala Nerang ni ada yang penduduk Siam, yang boleh cakap Siam, ada penduduk Siam. Dia Siam, orang panggil Siam Perut Hijau situ. Dia memang dah, dia kalau kat sini orang Thailand, orang berbangsa Siam ni, dia nampak macam kita orang Melayu kan. Cakap Melayu kita tak sangka yang kita cakap tu orang Siam kan. Tapi itulah secebis pengalaman akak. Dia masa mula-mula duduk kat hospital tu, dia tak, yang hari-hari berapa belas hari tu dia tak ada bunyi. Nak ujung-ujung nak balik tu dia kena juga. Kita pernah kena siap cakap Arab lagi. Rasa Tasha cakap Arab ke? Ui. Ini lagi power ni. Terima kasih dia. Terbaik. Ni lagi seram ni. Itu kalau akak punya cerita tu tahap medium tu. Hardcore pun ada lagi tu. Hardcore pun ada. Nak nanti jemput akak. Ajak kat tu kat Am. Nak hardcore kena jemput akak. Nanti akak cerita yang hardcore. Akak mula cerita, minat cerita seram ni bila akak mula diganggu lah. Bila akak mula diganggu, sampai sekarang lah, even sekarang pun ada juga gangguan. Kan tak ada. Ada. Sebab akak berjiran, siapa viewers akak tahu akak berjiran dengan orang yang membela. Orang yang membela ni adalah kita faham lah. Kan, tu akak tak cerita lagi part membela. Kalau akak cerita kat korang mesti korang takutnya. Korang duduk dalam rumah, korang baru bangun tidur ni. Contoh akak baru bangun tidur, dia call, jiran akak call, "Awak hang baru bangun tidur ke?" Macam mana dia tahu akak baru bangun tidur? Dia tahu. Akak tengah siap, akak nak keluarkan telefon. "Buat apa awak hang keluar? Hang nak keluar ke?" Saya ada terdengar lah ustaz perawat cakap kalau orang tu dah badan kuruh kering, dah tinggal tulang je, tapi kalau dia masih hidup maknanya orang yang tu dah meninggal, yang tinggal dalam tu benda lain. Betul? Betul. Kalau dia tengah nazak tu kena buka bumbung. Tak adalah, ada yang kata kena buka bumbung, ada ustaz kata tak kena. Dia ada juga. Tapi itulah sebab orang-orang tu dulu ni, diorang ni mengamal. Bila mengamal, diorang tak cerita kat anak diorang. Masa muda-muda, selalunya diorang akan beramal diorang macam, biasalah muda-muda kan nak bagi nampak cantik, yang lelaki nak bagi nampak gagah kan. Jadi bila benda tu dia tak cerita, jadi anak-anak tak tahulah kan, yang mak ke nenek ke pernah mengamalkan benda tu. Itu yang duk kejap kan, nak keluar tak keluar kan, 3-4 hari nak keluar tak keluar tu. Kan, jiran saya kena sembelih kambing, tapi kambing tu tak ada darah pun. Wish, dahsyat Tasha. Lantai dini ikut janji depa. Okey, ada yang komen dekat sini, buka bumbung, lantai dinding tu ikut janji masa ambil benda tu, bukan semua macam tu. Okey. Janji. Biasa akan cari waris. Tu waris jadi hantu tu, cerita tu lah, cerita Saka lah tu. Waris jadi hantu. Pernah tengok cerita waris jadi hantu yang Azan Indawati berlakon, yang Rusdi Ramli berlakon jadi harimau tu. Ya, Saka harimau. Okay. Waris jadi hantu, Saka harimau, marah jadi harimau. Tu tegur dari belakang tu, cicak Umar Sebab selalu tengok dalam cerita Melayu dia akan buka bumbung kan. Tu ikut jenis dia ambil macam mana kan. Dia ada cara dah jaga anak dia tu. Tapi macam jiran akak ni kan, akak ceritakan jiran akak ni kan dia 70 lebih tau, tapi kan dia kuat. Jangan buat main. Tenaga dia lain macam. Cerita terakhir daripada Am. Okay, alright. Cerita terakhir. Dia suka live dengan akak ni. Cepat, siapa nak live dengan akak di M Alright, jom kita ke kisah yang seterusnya. Alright.
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita dengarkan kisah yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam peminat pembaca fiksyen Syasha. Jadi saya nak introduce diri saya lah. Nama saya Doc A. Okey, saya yang cerita pasal R&R misteri tu. Ada yang kata time travel lah, tapi saya rasa bukan. Cuma saya dibawa ke surau yang lama terbiar. Mungkin sebab niat saya nak solat asar, jadi saya dipertemukan dengan surau tu. Ada yang komen untuk saya ceritakan pengalaman seram dekat hospital. Okey, ada juga. Kalau tak seram jangan marah. Jujur saya cakap, saya tak pernah nampak hantu. Tapi saya selalu tengok pesakit nazak dan keadaan mereka yang menempuh sakaratul maut. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan yang mudah dan ada juga yang meninggal dunia dalam keadaan yang agak susah. Wallahualam, saya nak cerita petakut sebab aib si mati dan juga keluarga dia. Tapi cerita ni menarik untuk dikongsi bersamalah. Jadi saya rahsialah hospital mana untuk jaga aib keluarga si mati. Dan bukan HTAA. Kisah ni kira-kira beberapa tahun yang lepas. Saya ni in charge and ward. Actually dekat hospital yang department kecil-kecil ni, ward digabungkan dengan pesakit, optal and dan sebagainya. Baik, nak dijadikan cerita, rotation saya 2 minggu saja. Ada satu makcik ni lama sangat dekat ward. Kalau ikutkan vital sign dengan blood investigation, dia patut dah lama meninggal dunia. Makcik ni dah masuk kanser tahap akhir dah, tahap maksimum dah. Lidah dia ni dah kena buang dah. Makcik ni dia koma, mata dia terbeliak dan terkebil-kebil. Jadi daripada terkebil-kebil tu kami boleh tahu dia masih hidup. Monitor pula kadang-kadang je sebab nak tengok jegupan jantung. Banyak kalilah staff nurse duk note makcik ni nazak. Tapi bila attend, cuma tracheostomy tube. Tracheostomy tube dislodge. Lepas tu betulkan dia okey balik. Asal ada pesakit kritikal lain masuk ward tu, monitor yang kita ambil untuk monitor vital sign makcik tu. Jadi kita utamakan pada pesakit lain. Makcik ni kita boleh kata dia menunggu ajal sajalah. Tapi tak ada seorang pun anak-anak dia nak buat balik rumah. Baik, nanti saya cerita sebab dia. Kalau nak diikutkan, pesakit ni dah macam mayat hidup. Mata dah terbeliak, kulit muka dia dah kelabu dah. Riak wajah dia macam seksa sangat tau nak tunggu ajal tu. Anak-anak pula ada teman baca Yasin. Tapi bila malam semua caw balik rumah. Malam tu saya sempat tarik anak perempuan dia bincang-bincang dalam bilik seminar dalam ward tu. Maksudnya tertutup lah. Jadi saya heran, kenapa dia orang tak nak buat balik mak dia orang? Sedangkan tak ada apa-apa pun pihak hospital boleh buat. Nak pindahkan ward paliatif pun penuh. Jadi anak dia berkeras tak nak bawa mak dia orang balik. Katanya pernah bawa tapi kena kacau makhluk halus daripada luar dan juga atap rumah. Baik, menurut anak dia lagi 2 bulan sebelum mak dia sakit teruk, mak dia ni pergi Indonesia nak berubat. Mak dia memang pakai susuk, cuma tak tahu susuk apa, susuk dan apa tujuan susuk tu. Ketika dekat Indonesia, dia dapat call daripada seorang kenalan ibu dia dekat Indonesia yang mengatakan ibu dia dah meninggal dunia. Jadi urusan pengkebumian tu dah diuruskan di sana. Dia orang nak pergi tapi ditegah oleh lelaki Indonesia tersebut. Katanya semuanya dah beres. Alih-alih sebulan selepas tu ibu dia balik. Dia heran disebabkan ibu dia dah berada dekat muka pintu. Biasanya dia akan sambut dekat airport. Jadi anak perempuan dan adik-beradik semua pelik. Tapi bila dah dijelaskan makcik terbabit yang dia tidak meninggal dunia, anak-anak dia rasa lega. Lagipun tak logik ibu dia dah meninggal sebab bila dia orang nak ke sana untuk uruskan pengkebumian tapi tak dibenarkan. Jadi logiklah kalau ibu dia masih hidup. 2 minggu ibu dia tinggal memang sihat. Makan lebih daripada biasa. Dan dia suka makan ayam bakar. Tapi bukan ayam bakar yang kita dah cincang tu. Dia makan seekor tu, satu tu. Tiba-tiba
ibu dia jatuh sakit. Dan sejak tu dia orang bawa dia ke hospital, iaitu sebulan sebelum kejadian ni. Jadi ibu dia terpaksa membuang lidah disebabkan kanser. Selepas bedah, keadaan ibu pula makin teruk. Dia koma dan dipindahkan ke ICU. Disebabkan terlalu lama dekat ICU dan CT scan dah tunjukkan barah dah merebak ke seluruh organ. Jadi pihak hospital ni suruhlah anak-anak ni bawa ibu dia balik atau ditempatkan dekat ward paliatif. Tapi dah penuh. Dia orang bawa balik ibu, tapi tak sampai 2 hari dia orang hantar balik ke hospital disebabkan tak tahan kena ganggu. Itulah cerita sebab apa anak dia orang tak nak bawa balik ibu dia orang. Katanya yang ada cuma jasad ibu, tapi yang terkebil-kebil tu makhluk lain. Wallahu alam. Malam-malam pula nurse kejut, kata makcik tu meracau-racau. Dia cakap macam marah-marah orang. Yang pelik dia, lidah dah dibuang, tapi dia boleh bercakap macam biasa. Jadi saya terpaksa bagi ubat tidur, ikat kaki tangan makcik tersebut. Besok dia koma macam biasa. Spesialis yang bukan Islam pun kata makcik tu creepy. Pakcik Cina yang duduk sebelah makcik tu request tukar katil lain sebab dia kata makcik tu dah lama mati. Baik, sampai satu hari anak dia bawa ustaz ni nak memudahkan pemergian ibu dia. Malam tu saya on call, ustaz tu datang dengan anak-anak. Jadi kami ni perhati daripada counter nurse. Kebetulan malam tu ward tak busy lah. Jadi kami dengar lah makcik tu duduk menjerit, tolong, haus, panas. Jadi langsir ditutup untuk jaga privasi. Pagi esok dia saya bangun awal, tak tidur sangat pun, untuk buat morning blood taking. Jadi macam biasalah, saya kena ambil darah pesakit-pesakit yang disuruh oleh pakar dan juga MO. Tengok ada darah nak ambil daripada makcik tu. Jadi saya mengeluh sebab susah nak ambil darah. Urat dia dah tak ada. Darah dia pula hitam pekat. Jadi saya selak langsir. Makcik tu tahu macam biasa, mata terbeliak sambil dada dia berombak-ombak. Saya fikir mungkin ajar dah sampai, tapi sebab dah banyak kali kami ni asyik tertipu, jadi kami pun diam je lah. Jadi saya prepare set jarum picagari. Tiba-tiba makcik tu pegang saya punya pergelangan tangan dan kepala dia toleh ke arah saya. Masa tu muka dia macam orang mati. Nak tahu sebab apa? Anak mata dia dah pudar macam warna kelabu, dan dia renung tepat ke arah saya sambil geleng-geleng. Jadi saya terus lah melompat keluar. Tak jadi nak ambil darah dia. Nasib baik dah zuhur. Jadi saya terus ambil darah pesakit lain buat macam biasa. Sebelum ward round, nurse akan buka langsir semua pesakit, nak pastikan semua ada dekat katil. Tapi langsir makcik ni je kami tak buka, sebab tak nak orang dalam ward tengok keadaan dia yang begitu mengaibkan. Masa ronda ward tu, kawan saya tegur saya, doktor, tu makcik kanser lidah tu dah meninggal ke? Itulah rutin kami bila pagi-pagi sampai ward nak tahu makcik tu dah meninggal ke belum, sebab dah tak tahan tengok dia terseksa. Saya cakap lah, pergilah tengok sendiri. Kawan saya ni panggil saya daripada kamar makcik tu. Dia dah meninggal. Saya masuk tengok, mata dia terbeliak. Wajah dia yang kelabu dah makin ketara kelabu, pekat macam warna awan mendung nak hujan. Badan dia dah keras, macam dah lama meninggal. Jadi saya panggil nurse untuk uruskan jenazah dengan bilik mayat. Kami semua lega, termasuk anak-anak arwah datang ambil jenazah ibu dia. Pukul 12.30 hari, jenazah dibawa keluar. Katilnya dibersihkan. Rasa janggal tengok katil makcik tu dah kosong. Pakcik Cina tu sempat cakap, makcik tu dah lama meninggal, tapi badan dia dah ditumpang dengan makhluk lain. Wallahu a'lam. Ada lagi kisah susah mati pesakit yang lain, tapi yang ni banyak terkesan dekat hati. Walaupun kejadian dah hampir separuh dekad saya bekerja. Itulah dia kisah kita bertajuk susah nak mati. Sama macam kes Kak Syafa tadi yang cakap siam. Itulah. Cakap siam tak tahu dia ambil ilmu apa masa dia muda kan, kita tak tahulah. Anak dia mungkin tahulah kan. Suara tak dengar tapi boleh bercakap siam. Hui dahsyat. Marah.
Wish. Tak tahu siapa kok ada kat situ ke, apa benda tak kena kat dia, kita tak tahu lah, Allahu'alam lah kan. Tapi kalau kes orang jenis macam makcik-makcik ni kan, kalau kata geng-geng orang bawa ambulan kan, akak pernah dengar suara abang ni kan, dia cakap kat akak apa tahu, malam orang call lah, anak-anak call kan sakit kan, badan halui je dia kata, halui kecil je, kurus kan, orang tua-tua kan 3 tulang kulit, Allah nak angkat berat dia kata. Dia kerja, tak salah ke abang ni, dia bertugas dekat hospital daerah pendalaman dia kata. Kadang-kadang kawasan tu ambulan tak boleh masuk, kena bawa stretcher je. Dia kata nak tolak pun tak boleh, kena bawa stretcher yang jenis usung kan. Dia kata tengah malam call, ambil, dia kata nak angkat tu panggil habis. Anak lelaki semua angkat, badan makcik tu kecil je dia kata. Kami yang orang ambulan ni nak angkat tak boleh dia kata, tapi kena panggil orang angkat dia tu, berat dia tu. Selalu macam tu dia kata, kalau orang tua-tua tengah malam dipanggil, tak adalah, dia kata biasalah orang tua-tua ni kurang gula, dia kata kan, kurang ayak, dah tak makan kan. Jadi dia kata selalu jadi macam tu lah, dia kata kalau kata bawa orang-orang tua belah-belah kampung ni kan. Jadi kalau macam mayat acik tu tak relai, di setengah mayat tu ada yang sampai dah relai. Ada tau apa ni ada. Dan lagi satu, nurse-nurse ni, depa ni terdedah dengan kalau pesakit tua yang berusia macam ni, depa nak mati kan, depa mesti cakap, banyaklah yang akak dengar, banyak tu pengalaman daripada jururawat kan, dia orang cakap, dia akan mai kan, dia panggil lah, boleh tak tolong misi, tolong hamba nah, boleh tolong tak, cakap macam tu kan. Dia kata tolong, tolong apa, tolong terima apa pakcik, tolonglah terima, dia kata. Terima apa tau? Terima saka dia. Esok bila nurse tu terima, esok makcik tu meninggal. Ada banyak nurse ada pernah kena. Dia balik, dia macam mimpi, takut dia mimpi yang bukan-bukan kan. Lepas tu dia rasa badan dia sakit. Tengok-tengok rupa-rupanya dia dah ambil. Sebab tu kadang-kadang nurse yang dah lama ni, dia faham makcik nak bagi apa kat saya. Makcik nak bagi apa kat saya ni, makcik bagi tahu kat saya. Yang dah lama ni depa tahu. Tapi kalau yang baru-baru ni tak, tapi depa dah memang alert lah benda-benda pesakit berusia ni. Jadi dah lambat 10 minit, kita tambah lagi 10 minit. Okey. Bagi cukup sejam lah, mana boleh 11 tengah tak boleh. Yalah, tahu. Terlewat sikit. Dah 3 cerita. Itulah masalah TikTok ni, dia kena update. Kak Syafa sebelum live ada setting tak untuk 18 tahun kat atas? Dia macam ni. Kena restrict apa? Sebelum mula live kan, dia ada setting dia untuk 18 tahun kat atas. Sebab kalau tak setting, macam contoh saya setting untuk 18, Kak Syafa tak setting untuk 18, saya tak boleh co-host. Yang akak tahu, akak dah setting untuk restrict dah, tak kena restriction. Saya kena hari tu sekali sebab minum air masak. Minum guna apa, straw? Saya minum air masak. Lepas tu? Dia cakap alkohol. Dia macam warning dia bagi warning. Dia kalau warning, tak nak kena ban, end terus. Oh, kena end lah. Macam tu, jangan biar dengar warning tu kan, end 5 dalam berapa minit tu live balik. TikTok pun pening betul itu Ira. Orang minum air masak dia kata alkohol. Dia minum botol, tak boleh minum botol Oh ya? Tak boleh, dia kata minum alkohol. Macam tu pula. Itu kawan akak minum straw, dia kata kawan akak ni isap rokok. Yang jaga sekarang ni bukan orang, yang jaga sekarang AI ni dia lain sikit. Patutlah. Dia lagi lepas pukul 12 AI take over semua. Orang report tu biasa. Orang akak pernah kena orang report tahun lepas 7 hari akak kena ban. Orang report tak, dia report atas tu biasa tu. Report tu atas sebab apa? Kadang-kadang dia orang tulis harassment. Astaghfirullah, harassment kat mana?
Mystic Monster itu kena. Dia cakap apa tah? Extreme apa tah? Language ke apa? Padahal dia cerita pasal Dia pocong. cakap dia kita tak boleh macam kalau BUNHDIRI tu kan jangan sebut macam tu. Kena sebut tamatkan riwayat hidup, menamatkan riwayat hidup. Tak boleh benda tu, tak boleh sebut. Dia sensitif. Yalah pada Akak itu akak sebut apa tau? Akak sebut yang serang negara terbikai tu. Oh, sebut situ tak boleh. Satu perkataan je. Terus kena ban 7 hari. April pun tak seminggu. lepas walaupun Sebut akak terbikai. bawah akak bukan apa akak sebut masa tu cerita Nabi Muhammad kena sihir. Kan kita sebutlah Bani tu kan yang yang sihir tu kan. Akak cakap tu kan tengah-tengah live kan. 7 hari dia bagi. 17 sampai 22 hari bulan akak kena tu lepas. Lepas tu sakit dia punya view turun. Dia kena engagement, kena betul-betul buat balik, naik balik susah dia kalau masuk dalam TikTok ni kita baca cerita seram, kita pandai-pandai lah potong part-part ni kita rasa ekstrim tu. Jangan baca. Macam pandai dok kalau nak baca ubah ayat, ubah perkataan bagi jangan nampak sangat ataupun eja je. Macam depa ni viewers akak ni selalunya kalau part yang tu akak akan sebut BUNHDIRI ataupun menamatkan riwayat hidup. Kalau di tu telah ditamatkan riwayat hidup. Kita cakap macam tu. Ubah ayat ataupun mengeja je. Kena berlapik. Jangan. Sekarang AI ni dia sangat sensitif. Apa daripada orang jaga tau. Itulah pelik. Dia macam hari tu sensitif. akak live lambat. Akak live tutup gelap sikit. Dia kata apa? Asap tembakau. Masa pula akak isap rokok. Dia kata dia asap tak boleh tembakau. kalau nampak asap dia ingat tu rokok. Tak, dia gelap. Macam masa tu akak punya belakang dia gelap sikit kan. Dia kata tak boleh, dia kata. Dia sensitif sekarang TikTok ni. Jangan perbuatan kita tunjuk ni AI tak ada jiwa. Tak tahulah dia memang AI ni payahlah. Host semua kena cakap kena cakap besar sopan santun semua dalam ni. Mana boleh cakap kasar-kasar. Sebut perkataan pun kena tapi-tapi. Okay. Tapi kalau kena kelak warning, end dulu. Lepas tu baru live balik. Okay. Jangan teruskan live juga. Jangan. Keluar je warning tu cakap sekejap. End live dulu sebab kata kena warning. Jangan biar. Darah kena cakap sirap. Okay. Darah sebut boleh. Tunjuk aja yang tak boleh kat dalam ni. Terus kena jadi malaikat cakap benda-benda yang baik je. Betul. Dia kena jadi macam sopan santun, berbudi bahasa kat dalam ni. Kan tak boleh cakap benda. Dia kadang-kadang kita tunjuk garpu, tak boleh. Budak pun tak boleh tunjuk. Saya ada dengar kalau ada budak tak pakai baju dari belakang dia ban. Ban permanent. Permanent. Budak Lari tak pakai baju kat belakang. Permanent. Kalau akak kena permanent ban. Akaun dia ratus ribu dah. Tak boleh. Suruh budak boleh. Cuma sebut warning pun cannot. Boleh je sebut. Warning boleh sebut. Dia nak send warning ke? AI jangan ni. Tu kadang-kadang kalau masuk live kan, salah sebut kan, cakap macam ni. Sorry TikTok, I love you TikTok. Telefon ni kan kena salah sebut kan. Macam tu pula. Aduh. Kawan-kawan kalau kau masuk dalam live kawan akak kan, macam mereka cakap kan, mesti cakap benda yang AI boleh buat tu kan. Dah terus cakap sorry TikTok, I love you TikTok. Cakap kena macam tu pula. I love you TikTok. Sorry. Dia pun selalu takut kena warning. TikTok dia TikTok ni dia kalau Malaysia je lah yang akak tahu, luar negara tak. Perempuan pakai seksi pun sana boleh, sini tak boleh pakai seksi. Nampak ke tak boleh, tapi akak kata boleh. Sini lagi satu QR code tak boleh tunjuk. QR code tak boleh tunjuk. Dia banyak tunjuk QR code tak boleh tunjuk. Lepas tu kita drive ataupun kita makan macam pisau ataupun garpu tak boleh tunjuk benda-benda tajam. Siapa yang tengah drive tu kan, jangan masuk kotak tau. Jangan buka cam. Dia nampak kita buat kereta, dia ban. Ban dia ban beberapa jam.
Jangan kalau ban macam akak itu kena 7 hari. Tak ada maaf bagimu dah. 7 hari dia bagi kat akak. Cerita So, seram report. pun harassment tu. Tak tahulah Angah. Dia orang main tulis je dekat report tu nak jatuhkan kita punya live. Tak. Kalau harassment tu bukannya TikTok kesan tapi orang report. Oh. Harassment tu Saya orang ada report kawan sebab juga buat TikTok tapi dia buat masa- sembang politik. Tu lagi kena. 5 akaun dia standby tau. Dia cakap Dah sekali dia buat kat mana? Dia buat kat YT. last kali dia pergi YT. Akak ada tengok pakcik-pakcik duk sembang politik kat YT pagi-pagi je dah. Kadang-kadang dia Tak, pun kata ada standby akaun tau. Akaun yang kecil, akaun besar. Kena ada backup. Dia backup. Kena ada Ui, backup teruk account kot. sebab kena jagalah dia. Kalau besar ni lagi kena jagalah. Kalau selalunya harassment ni, satu kalau akaun kita kerap sangat kena ban, engagement tak naik tau. Dia macam kita tengok macam bagi TikTok akaun kita ni ada masalah. Kalau harassment tu maksudnya kalau lain lah selalu dalam TikTok ni. Kalau nak harassment tu maksudnya macam kita ni macam bercakap macam benda yang tak sepatutnya. Kalau kata kita cakap benda tak ada apa pun tiba-tiba kena warning macam tu, maksudnya ada orang report dah tu. Dia senang je nak report. Report ramai-ramai. Kalau kata betul TikTok nampak, kena. Kalau kita diam lama kan, dia akan keluar macam puzzle tau. Dia kena bergerak. Akak selalu Dia kena ni. Kena puzzle tu. Dia nak suruh kita bergerak. Dia ingat kita ni statik tak boleh. Macam-macam lah TikTok ni. Tu saya pun tak berapa tahu sangat function TikTok ni. Yang saya tahu boleh buat live, boleh buat filter. Saya tak tahu pula dia boleh sensitif sangat perkataan. Akak dalam agensi sebelum live ada kursus. Akak kena kursus dulu tu yang akak tahu tu. Akak cukup jaga. Tidak nanti kalau akak bawa agensi kan, kalau akak kena warning ke kena ban, agensi kena penalty. Kena bayar. Jadi Kak Syafwan ni kena jaga-jaga apa? Live lah, takut kena penalty lah. Kena tu nak, lepas tu itu akak kena kan CEO akak kata. Itulah apa bos cakap. Cakap janganlah bagi kena warning sangat tak larat agensi nak bayar penalty ni. Jangan agensi lah yang kena bayar. Agensi kena bayar penalty. Tapi satunya best ni agensi, tak best pun agensi ni, cuma kita terjagalah, tapi kena jaga jugalah, takutkan nanti jadi kena ban masalah juga kan. Jadi apa abang okey. So dah 1:11:42, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Am. Sama-sama. Bos lagu lagi. Dan ni ada yang request. Dia orang kata Am bagi lagi satu cerita. Okey, Boleh, Am? alright. Boleh. Okey, terus. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Follow siapa yang tak follow Am boleh follow sebelah siapa korang. yang belum follow, follow Kak Syafa. Kak Syafa ni dia punya live seram santai saja. Relax je. Santai Dengar dia je berceloteh pun dah best. Kak Syafa ni banyak pengalaman tu yang saya suka dengar tu. Malam Mystic Bro 5, Mystic Monster. Abang Bro 5 dia lagi berusia pada akak. Kan. Akak ni dia abang Bro 5 pun kata akak ni hotel celah mana lah akak ni, ya Allah, belajar lagi kita ni. Okey Am, teruskan dengan kisah. Okay, baik. Jom kita dengarkan kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketika ni aku masih dekat sekolah rendah, darjah 5 atau darjah 6. Aku sendiri ingat-ingat lupa. Kami tinggal dekat sebuah kawasan perumahan dekat area Gunung Rapat. Sebagai budak, memang dah jadi satu kebiasaan untuk aku dengan kawan untuk merayak bermain dekat luar rumah. Tapi aktiviti kegemaran kami adalah berjalan dekat lorong belakang deretan rumah teres. Jangan tanya kenapa. Aku sendiri pun tak tahu kenapa kami ada hobi yang pelik. Kadang-kadang sampai lepas azan maghrib baru terkial-kial berlari balik rumah
sebab takut kena marah dengan mak ayah. Dekat kawasan perumahan kami ni ada urban legend tentang sebuah rumah yang dikatakan berhantu. Kami pun tak tahulah rumah mana yang dia orang kata berhantu tu. Sebab ada banyak juga rumah kosong yang tak ada penghuni pada waktu tu. Walaupun pada waktu tu deria keenam aku ni agak sensitif. Aku sendiri tak dapat nak kesan sesuatu yang pelik ketika kami berjalan dekat lorong-lorong belakang rumah dekat area kawasan perumahan tu. Semuanya nampak biasa saja. Sampailah satu hari, petang tu dia macam biasa. Aku, adik aku dan seorang kawan yang aku namakan Yati, dalam kurungan bukan nama sebenar lah. Kita orang ni berjalan lah dekat lorong belakang rumah kami. Tak pergi jauh pun sebab hari pun dah makin lewat. Lorong ni dia bariskan kira-kira 20 buah rumah kalau tak silap. Dan dia merupakan lorong terpanjang dekat kawasan perumahan ni. Jenuh jugalah nak berjalan. Sambil berjalan, kami sembang-sembang lah. Sembang-sembang budak-budak yang aku sendiri tak ingat sembang tentang apa. Baik, ketika dekat pertengahan lorong dan dekat belakang sebuah rumah kosong, iaitu berselang dengan rumah kami ni yang hanya beberapa buah rumah ke depan saja, aku dah rasa tak sedar hati lah. Bulu roma aku pun dah berdiri tekak. Tapi aku masih tak dapat tengok apa-apa pun yang mencurigakan ataupun yang menakutkan. Manakala adik dan Yati macam tak rasa apa-apa pun yang pelik. Tapi bila sampai dekat belakang sebuah rumah kosong tu, aku macam disapa oleh angin yang sejuk sangat. Jadi bila aku tanya dia orang berdua lah tentang angin yang tiba-tiba bertukar sejuk ni, dia orang kata tak ada, angin macam biasa je macam tadi, tak sejuk langsung. Sudah, datang mana pula angin sejuk ni? Pada masa yang sama, aku rasa terpanggil nak tengok ke arah rumah yang kosong. Jelas dekat mata aku, dekat rumah kosong tu, aku nampak ada satu susuk lembaga putih tengah berdiri dekat tingkap bilik belakang rumah tersebut. Aku tak dapat nak tengok lah rupa dia. Tapi aku rasa itu lebih baik lah. Sebab kalau dapat tengok susuk tubuh dia je pun, aku dah lari tinggalkan adik dengan Yati yang terpinga-pinga tengok aku lagi balik rumah. Apatah lagi kalau dia tunjuk rupa dia yang sebenarnya. Bila dah selamat sampai dekat belakang rumah sendiri, baru aku juga suruh dia orang balik tanpa cerita yang kami diperhatikan pada waktu tu. Nasib baiklah si dia tu tak ikut. Tapi aku ni mengandaikanlah yang itu tak bermakna dia berdiam diri saja dekat rumah kosong tu. Disebabkan aku rasa perasaan seram dan diperhatikan tu datang sekali-sekala, terutama pada waktu maghrib. Tambahan pula, bilik tidur aku ni terletak dekat belakang sekali. Bermakna jarak antara bilik aku dengan bilik rumah kosong tu hanyalah selang beberapa unit rumah saja. Dengan perangai buruk aku ni yang suka mandi waktu maghrib, jadi tak heranlah kalau ada yang teman ketika mandi. Sampai kadang tu aku mandi macam tak mandi dan berlari keluar dengan air masih menitik atas lantai. Sebab terlalu takut keadaan tu berlanjutan. Sampailah kami sekeluarga pindah ke UK mengadu pada parent aku. Memang kena basuh lah sebab suka balik lewat dan mandi waktu maghrib. Pasrah je lah. Untuk makluman semua, pengalaman ni bukanlah pengalaman pertama aku dengan makhluk yang unseen ni. Dah banyak kali, tapi tak pernah lah aku rasa takut macam ni. Sampai aku anggap makhluk yang perhatikan aku tu memang bersifat negatif. Sebab pada kebiasaannya, kalau dia ni jenis yang tak ganggu atau berniat jahat, aku tetap rasa kehadiran dia. Tapi tak ada rasa takut, hanya rasa tak selesa saja. Tapi kali ni aura negatif dia terlampau kuat, sampaikan aku rasa takut dan menggigil satu badan. Orang utara kata ketak pada lutut. Disebabkan gangguan tu, aku cuba nak cari apa cerita sebenar di balik rumah kosong tu. Jangan pelik, orang lain mungkin lari, tapi sifat ingin tahu aku lebih tinggi daripada rasa takut. Jadi aku paksalah mak untuk cuba korek cerita daripada jiran-jiran yang sememangnya peramah. Daripada cerita dia orang, dapat aku simpulkan sememangnya rumah kosong tu memang ada kisah
yang tersendiri. Baik, menurut jiran-jiran yang lebih lama menetap dekat kawasan perumahan tu, okey, rumah tu dulu disewa oleh sepasang suami isteri dengan bayi dia orang yang baru berusia beberapa bulan. Disebabkan dia orang ni selalu sangat balik kampung waktu hujung minggu atau cuti umum. Jadi tak heranlah kalau jiran-jiran ni tak nampak kelibat dia orang sepanjang beberapa hari. Tapi dia orang akan tiada di rumah untuk tempoh jangka yang lama. Biasanya dia orang akan minta jiran untuk kutip surat atau apa-apa je lah risalah yang dilonggokkan dekat peti surat dia orang, kerana takut akan tarik perhatian pencuri yang akan dapat tahu rumah tersebut tak ada penghuni. Jadi satu ketika jiran-jiran mula pelik disebabkan surat-surat mula berlonggok kat dalam peti surat, padahal pasangan ni tak bagi sebarang pesanan pun dekat jiran macam biasanya, walaupun kereta pasangan ni masih tak ada dekat tempat parking rumah dia orang. Tambahan pula, ada bau yang busuk daripada rumah pasangan tersebut. Jiran-jiran ni bersepakat, berbincang, dia orang nak pecah masuk. Bila dia orang pecah masuk, dia orang tengok mayat pasangan ni dan juga bayi dia orang dah mula mereput. Hasil daripada siasatan polis, dia orang dapati pasangan ni mungkin menjadi mangsa rompak dan ditamatkan riwayat dia. Semenjak itulah rumah tersebut seakan panas dan penyewa hanya mampu bertahan sebulan 2 saja sebelum pindah keluar. Jiran aku cerita pernah ada satu kes di mana ada pasangan suami isteri muda dengan bayi dia orang sewa rumah tu selepas kematian pasangan tu tadi. Dia orang maklum ada benda yang tak kena dengan rumah tu, disebabkan bayi dia orang sering gelak macam ditegur sesuatu. Tapi dia orang cuba bertahan. Sampailah satu hari dia orang tengok bayi dia orang terapung dekat udara. Jadi terus dia orang bertindak keluar daripada rumah tu serta-merta. Beberapa tahun yang lepas, aku berkunjung balik ke kawasan perumahan tersebut. Ketika lalu dekat depan rumah kosong tu, aku dapati rasa aura negatif dia dah pun hilang. Dan rumah tu dah mula nampak lebih berseri. Mungkin masalah ni telah diatasi oleh pemilik rumah. Wallahualam. Kisah ni ditulis oleh Kak Long, bertajuk Pengalaman Seram Ketika Menetap Dekat Ipoh. Cerita Rumah Kosong. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Am. Cadang 3 tapi 4. So kita ucapkan terima kasih pada Am. Yang request ni Lobo. Abang Lobo kita. Lobo. Long Wall. Dia yang cakap bos lagu lagi dia kata kat Am kan. Jadi terima kasih kepada Am. Akak doakan supaya kalau boleh tu Am kerap sikit live bagi up sikit 1,000 tu. Bagi followers naik 1,000 tu, daripada kita dah dapat mata 1,000 tu, kita akan bersemangat untuk naik lagi. Betul. Akak mula 5,000 je akak mula dekat dalam TT ni, 5,000 followers. Sebab sebelum akak masuk agensi dah banyak ribu dah. Jadi apa-apa pun akak ucapkan terima kasih sekali kepada Am. Jadi insyaAllah nampaknya kita punya kolaborasi ni disukai. Mungkin nanti lepas raya pula kita akan collab lagi sekali, insya-Allah. Apa-apa akak akan di end up. Jadi akak doakan Am semoga orang kata dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang selalu. Terima kasih Kak Syafa. Semoga terus orang kata berusaha dan juga orang kata berjaya lah dalam hosting kisah seram ni. Kita jangan fikir orang tak minat kita, tak. Setiap orang tu dia ada untuk dia suka sesiapa. Jangan kita letak diri kita ni macam cari identiti Am ni dia baca macam soft spoken sikit korang. So kalau siapa yang nak dengar soft spoken sikit baca tu, korang bolehlah follow Am. Okay? Kalau Syafa tak live, nampak Am live, pergilah support Am. Kalau kata kadang-kadang memang kalau kata Syafa tak live, Syafa nampak Am live, korang pergi masuk kat dia. Lepak dengan dia, tolong-tolong tapping dekat dia, okay? Sebab kita sebenarnya bukan kita sebenarnya kita nak bagi dia semangat, kan, supaya dia ni orang kenal juga. Kan bila malam je orang kata okey, Am ada, Syafa ada, OH ada, banyak ada. Cuma kita ni
dalam komuniti host seram ni, kita jangan anggap pesaing, kita kena anggap sebagai kawan, baru kita boleh maju. Ya, betul. Kalau kita anggap sebagai pesaing, kita je yang nak naik aja, kita aja yang nak ni, kita tak ke mana. Cuba kita tengok content creator yang buat makanan, dia orang bersatu hati. Nampak tak? Content creator yang buat dia saling bertukar-tukar pandangan. Dia macam aku post aku punya VTT, kawan ni repost. Dia orang macam bersatu hati. Tapi bila masuk seram ni, dia macam aku nak kena, orang semua kena minat aku, orang lain tak ada minat orang lain. Sama je korang, cerita seram kat dalam Malaysia ni banyak, dalam dunia ni banyak cerita seram. Cuma lagi banyak kita dengar cerita seram, lagi bagus, sebab setiap cerita tu dia ada pengajaran dia, tak sama. Mungkin cerita Syafa tak pernah cerita macam mana cerita dia. Dia cerita tu lain. Syafa cerita lain, kita dengar orang lain. Cuma macam kita orang, macam dia ada buka kotak. Macam Syafa mungkin difikirkan lagi kot nak buka kotak ke tidak. Sebab hari tu dah pernah buka kotak, lepas tu kena test dalam kotak tu, tak nak buka kotak dah, bahaya. Kan? Jadi tak boleh selfish, betul abang, apa profile, sebab nampak lah, kita nampak lah macam ada macam dia masuk live kita, dia nampak kita punya view tinggi, dia macam dah tak nak dah masuk live kita. Tak, satu kena percaya pada rezeki lah. Siapa betul, usaha lebih dapat lebih, sebab kita yelah macam kita host, kita bukan host, kadang-kadang kita pun viewers juga kepada live orang. Kan betul. Kita tak payah letak diri kita ni host. Kalau kita letak diri kita host, memang kita takkan rasa. Kita rasa macam kita bangga diri. So kita letak macam kita ni view. Bila view, kita boleh tahulah yang orang ni, kita nak dengar orang ni, kita pergi dekat orang ni. Kalau kita letak diri kita host, kita rasa diri kita tinggi. Jangan letak diri kita tinggi, sebab bila kita live, kita host. Bila kita tak live, kita masuk live orang, kita bukan host, kita viewers. Jadi kita tak boleh lah macam kena support each other. Jangan ada rasa macam aku tak boleh, orang cerita seram semua kena minat dekat aku tak boleh, orang lain tak boleh kan. Dan lagi satu, tak boleh macam tu. Jangan fikir yang followers tu dia akan kekal dengan kita. Followers ni datang dan pergi. Ya, betul. Datang dan pergi. Kadang-kadang kita anggap je lah percaya pada rezeki. Orang kata viewers ni dia punya pilihan. Dia dah mungkin dia dah boring dengan kita punya live, dia nak pergi tengok live orang lain, itu hak dia. Dan kita jangan ingat komuniti seram tu yang ini aja, ramai lagi orang. Beratus, berjuta-juta orang duk layan TikTok ni. Kita jangan fikir kata aku kena ambil lah view dia ni. Tak, kita jangan fikir macam tu. Dan siapa tak kisah korang nak pergi layan live mana, korang pergi. Itu kehendak korang, sebab korang pakai data korang pakai masa korang. Itu punya sebab kita buat ni, kita kena percaya pada rezeki lah. Okay, apa-apa pun insyaAllah nanti kalau ada masa lagi ke lapangan, lagi satu kita kata selamat berpuasa lah for advance minggu depan kita dah nak puasa dah. Betul, jadi insyaAllah lepas raya nanti kita tengoklah macam mana kita bincang lagi sekali, kita ajak live sekali dengan kita lagi sekali. Sebab kita tengok ramai yang suka nanti kita ajak lagi lah. Okay, boleh, jadi apa-apa pun terima kasih sudi meluangkan masa dengan akak malam ni. Jadi apa-apa pun semoga maju jaya lah jangan putus asa. Jangan pandang kata-kata semangat tu kat Jawa. Terima kasih. Jangan pandang followers tu tak naik. Jangan pandang followers, buat aja. Followers akan datang. Buat aja. Kita kalau tengok followers kita tak naik. Saya buat dekat YT, sekarang ni saya nak fokus TikTok pula. Sekarang ni orang banyak TikTok sekarang orang tak betul. Orang tak layan dah. Akak pun dekat TikTok tu, akak post short je. Akak tak post dah yang konten panjang tu. Oh tak Konten panjang tu kita kena, sekarang orang suka AI. Kita nak cari AI tu susah Dia kalau kat YT, kita nak pergi, kita nak go hari-hari kena post konten. Tapi memanglah siapa yang berasal daripada YT, dia orang kata memang tak boleh go. Viewers dia orang jatuh. Yang YT tu kita langgar je. Profile kata yang YT tu kita langgar je. Apa abang? Siapa pun YT ni je. Kena ada juga akaun ada YT sebab tu. Kita kadang-kadang kita nak post cerita kita yang best kat situ. Kan. Akak macam tu lah, yang best akak simpan kat situ kan. Kalau nak ni boleh pergi tengok kan. Kalau nak post setiap minggu konsisten tu taklah, sebab ramai orang sekarang ni berada di
Akak perasan kan, akak punya view video yang panjang tu sikit tau. Susah nak naik. Tapi akak post short, laju je naik. Dia orang ada setengah YT ni dia suka tengok yang short. Dia tak suka Sekarang dia panjang-panjang. short kena. Tak suka panjang-panjang dah sekarang. Yang akak tahu memang dia orang kata YT jadi galeri je. YT jadi galeri je. Kalau rasa macam betul. nak masuk Saya pun kan, dah buat masuk, YT tu jadi galeri. Biarpun sebab situ simpan cerita best je. Syafa simpan cerita best je profile. Saya pernah tengok Kak Syafa collab dengan Brofile dekat YT Brofile. Lama lah. Yalah. Bertahun dah masa lama dah dengan profile ni. Bertahun dah dengan dia. Mula-mula masa tu kita orang collab tu TikTok pun tak ada lagi. Oh ya? Betul kan abang? Tak salah siapa betul lah. Betul Syahrul lah. Masa Chapter, Masya Allah. Terima kasih sahabat datang hadir. Syahrul Chapter, dia dekat YT Dia famous. Syahrul Chapter ni memang top kat YT. Syahrul follow lah. Syahrul Chapter tu dia datang live saya tu, dia masuk. Dia masuk dah kak? Ya. Moderator kat nampak. Syahrul Chapter ni boleh kata sama saing-saing dia segmen lah. Dia di segmen ni dia panggil juga kan. Kita jangan pandang orang. Kita buat kita je dik. Adik jangan pandang orang dik. Dia orang ni kuat top dekat YT. Kita dia orang rajin collab. Orang collab besar-besar. Kita ni lama orang tak kenal. Orang nak collab pun orang tak nak dik. Kita collab kita je lah betul-betul kita collab kita. Kita je lah nak panggil nama besar. Orang panggil kau ni siapa ni? Tak kenal pun kan. Orang tak nak. Kita kena sedar diri Itulah betul-betul. Kita collab kita sudah lah kan. Yalah betul lah. Kita kenal kan. Kenal antara kita sudah lah. Nak pergi collab besar ni kan. Orang nak jemput kita pun 10 kali dia fikir ni siapa ni aku jemput. Itulah ni. Masalah. Boleh bagi dekat aku viewers ke followers ke kan. Orang pun fikir juga jadi kita ni collab antara kita sudah lah Yalah geng-geng kita lah. Dalam medsos ni hati tak kering memang tak boleh jalan. Langgar je. Lepas tu kita percaya pada rezeki. Yang tu je. Percaya pada rezeki. Kita jangan kalau kita letak aku nak kena capai ni, aku nak kena ni. Lepas tu bila kita tak ada capai benda tu kita down. Sekarang ni buat aja. Ya betul tu Kak Syafah. Kalau kita letak target tapi target kita ni tak dapat, memang kita akan macam akak dulu lah, aku nak target macam ni, Lepas tak dapat kan akak stop. Lama akak stop. Kan? Jadi akak rasa tak payahlah letak tu kan. Lagar je lah kan. Senang dia lagar je. Jadi dulu saya mula-mula buat YT, saya guna nama Mystic Horror tau. Okey apa? Kenapa tak pakai yang tu? Lepas tu saya rasa macam view tak naik saya tukar Seram Tengah Malam. Alhamdulillah. Sampai sekarang naik. Mystic Horror tu dia macam Indo-Indo sikit. Tu yang saya tukar horror tu. Horror Indonesia. Malaysia saya dia tak horror, dia seram. Seram Tengah Malam. Dia bunyi Melayu sikit. Melayu sikit. Akak seram santai kan. Tak erti nak cerita-cerita seram dulu kan. Kita santai je baca, seram santai. Yelah. Kak Syafa dia ada keunikan dia tau. Dia pandai celoteh, dia pandai sembang dengan viewers. Akak mula-mula dulu akak langgar je tau. Akak langgar je dapat viewer macam lah. 30 orang, 40 orang. Kadang-kadang tak ada like. Like dapat 20,000 tu. Ya Allah seronok dah 20,000 dapat pun seronok dah 30k like. Bilik gelap official pernah masuk live saya hari Isnin hari tu. Akak kalau dapat tu 30,000 dulu kat seronok dah. Kan? Kalau dapat 30,000 sekarang ni alhamdulillah ada 2 orang ni rajin taping. Satu kalau kena konsisten lah kan, tulis live hari apa tu kan. Live je lah hari tu, bagi tahu pukul berapa, orang akan tunggulah kalau orang suka. Yeah. Kita kena bagi tahu. Tulis kat bio tu, live hari apa, kat atas bio tu. Okey. Tulis bio live hari apa, Isnin, Rabu, Jumaat.
Lepas tu tulis lah live tu pukul berapa. Nanti orang tahu yang ni live pukul ni lah. Nanti boleh tengok. Cuba live lagi. Okay. Macam akak semalam akak live OH cuti. Rezeki akak lah. Akak tak pernah dapat view sampai 200 lebih. Semalam akak dapat view sampai 200 lebih. Wah. Akak cakap, ya Allah, akak tanya dia orang ni daripada mana ni, akak tak pernah dapat sampai 200. Dia kata, cuti, kita orang tak tahu nak lepak mana. Dia orang lepak dalam live akak. 200 lebih semalam. Alhamdulillah akak macam, lah. segan gila akak. Ya Allah, akak ni segan. Dia orang tunggu je sampai pukul berapa semalam, dia orang tunggu je kan. Tapi Alhamdulillah lah, akak buat ni akak tak nak lawan orang. Akak buat akak je. Sebab tu kalau Yalah, saya pun nak tak ada collab niat dengan nak akak, lawan. kita saya buat fokus je. diri sendiri. Berkawan. Kita sebab tu kita kena buat komuniti kita je. Komuniti kita ni yang biasa-biasa kan. Kita yang seram. Kita walaupun kita tak nama besar tapi kita ada orang yang orang kata support. Kita siapalah kita kan. So siapa boleh follow, siapa yang tak follow boleh follow Seram Tengah Malam, korang boleh follow juga Malam Mystic Profile. Syafah ni salah seorang daripada Sifu Profile. Janganlah. Abang janganlah bang. Syafah ni biasa-biasa je bang. Tak ada apa pun Syafah ni. Syafah pun belajar. Hari-hari belajar. Tambah ilmu, tambah pengetahuan. Belajar je. Hidup jangan sombong. Sombong tak pergi mana. Betul. Kadang kalau tak busy, pergi room Profile tak pun Kak Syafah ataupun Mystic Monster. Pergi antara zoom tu. Lepak-lepak situ. Akak ada kisah dengan Mystic Monster tu. Akak tak nak dah masuk live dia. Akak kena marah dengan viewers dia hari tu. Kenapa? Akak pergi bagi gift. Akak kena marah. Dia tengah baca cerita. Akak tak tahu. Akak dia masuk-masuk buat akak rule bagi lah. gift. Akak masuk kena marah. Tak faham bahasa. Aku fobia dah nak masuk. Jangan aku dah nak masuk. Aku takut. Bukan takut hantu. Aku takut viewers dia. Bukan takut cerita hantu. Kena basuh kat situ. Kena viewers dia. Aku tak nak. Viewers dia seram. Ya, sebab saya ada baca dia buat rule lah. Dia kena tunggu dia habis cerita baru dia kena bagi salam. Dia kadang-kadang moderator dia tolong jawab kan. Dia ada pro and kontra. Kita ayah dah pesan kat Bong jangan layan pasal gift dengan salam. Ayah pun kena sindiak. Tak ada ayah dia pun marah Syafah ramai-ramai ayah. Tak mau masuk ayah, risau ayah weh. Fobia Syafah ni. Berapa hari dah lantak masuk tu. Waktu saya live dekat YT tu kan, viewers daripada Ashraf Channel masuk saya punya tu komen yang live, komen live kan. Peminat apa tu, followers Ashraf Channel tu masuk beramai. Dia orang kata dia orang kena palau. Dia satu dia kalau viewers kita jangan letak macam-macam sangat role. Kita macam layan je. Macam akak okey je kejap. Kita layan je. Kita jangan, kadang-kadang ada orang suka, kalau orang boleh terima, orang terima, orang tak terima. Jadi sebab tu akak macam siapa masuk semua akak layan. Kita layan je. Tak apa sebab dia betul, macam betul. Saya pun ambil konsep yang sama. Saya layan. Tetamu masuk, kita macam kita buka room, tetamu masuk dalam room kita. Umpama tetamu kan. Jadi kita macam menghormati tetamu kita kan. Kita macam meraihkan tetamu kita kan. Cuma akak punya konsep sama macam profile kan. Tengah cerita boleh relax je. Akak kadang-kadang tengah live dia orang bagi tak apa, kita terima je lah kan. Tapi betul. Itu host tu punya cara lah kan. Dia punya dia kata tak nak ganggu konsentrasi dia kan. Tu yang faham. Jangan sangat macam tu, nanti itu yang kadang-kadang punca orang nak report tu macam tu juga. Ada juga. Kita kena ambil yang rasa boleh ikut lah, yang tak boleh kan. Kita ikut cara kita lah kan. Tapi semua pakat kena tu Syafah. Akak macam maaf lah akak kalau masuk rumah orang first time akak masuk, kalau dia punya okey akak akan ulang. Kalau masuk sekali kena marah, maaf lah ya. Aku bukannya takut, apa, fobia, trauma. Dia punya moderator tu garang sangat. Trauma, tak boleh. Akak trauma, tak nak lah. Dah pin, dah post, dah cakap dah, tak faham bahasa dia kata kat kita. Kau kena basuh tengah-tengah malam kau. Macam saya okey je nak jawab salam. Tapi kadang-kadang tu terlepas juga sebab komen laju naik. Jadi saya tak dapat nak jawab lah. Tak ada, kadang-kadang moderator jawab, kadang-kadang
Moderator tu pun dulu macam tu juga Syafa. Betul kan? Ayah kan? Itu tak tahulah. Malah ambil api lah mereka kan. Siapa suka kalau hampa duk suruh pergi. Takut weh apa jangan duk suruh pergi dengan musik monster tu. Takut viewers dia, bukan takut dengan dia. Takut viewers dia weh. Serius cakap. Betul abang kat hampa ni. Takut viewers dia garang-garang. Tak mau. Bukan viewers, moderator dia. Moderator dia. Tak mau moderator kau siapa mengarang. Tak mau, takut. Sok menyuk marah. Weh marah pukul marah jemaah. Lepas tu kena amboi. Saya belum ada moderator lagi, tapi kalau ada yang tolong jawab tu, terima kasih lah. Kan tak apalah kan. Tak nak lah. Apa jangan duk cakap ni. Syafa nampak musik poster kan nampak dia, tapi tengok kat luar yang apa weh tak masuk dalam. Tengok kat tingkap. Tengok kat tingkap pun takut. Nak masuk takut. Tengok dekat dia punya apa tu? FYP ya. Moderator profile pun tinggal seorang je. Ambil call orang je. Kita tak mampu nak buat begitu. Dia Itulah. OH ni dia satu Rumit. nama besar. Software dia sangat rumit lah saya nak belajar nak buat tu. Tak payah moderator macam Hitler. Kita jadi moderator macam Mr. Bean je. Dia caller ni ikut juga. Kalau ada orang yang sudi tak apa. Kalau orang yang tak ada nak sudi ni penat je. Duk setting-setting tak ada orang nak call. Dia OH ni nama besar. Itu yang saya fikir dia nama tu. besar. Kita ni bermula dulu naik kotak je lah kat TikTok. baca-baca. Baca-baca dulu. Lepas tu lama-lama esok kita ada followers dah ramai dah. Kita buka kotak pula. Satu-satu kan. Kita tak boleh. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita jangan buat. Kita mampu apa yang kita buat, kita buat dulu. Sebab tu akak ni jenis macam ni, akak buat je. Orang tanya tak buat kotak, tak. Baca sampai sakit kering tekak. Baca. Tak apa, buat je lah jangan kalut. Nanti melalut. Abang Robo kata boleh je jangan kalut. Jangan nanti melalut. Betul. Jangan sebab kita Aman Nazhan tu dia melalut. tu aku tak kenal. Kita pantau live Syafa. Tak, dia bukan buat. Dia tak buat cerita seram pun. Dia buat konten sembang dengan awet-awet. Apa pasal pula tiba nak buat paranormal? Dia tahu tak seram ni boleh go. Seram ni boleh orang suka seram Orang suka seram tambah-tambah cari hantu. Itu yang wujudnya hantu-hantu palsu. Sebab orang suka. Kalau kita pergi tanya orang itu, kalau kita tanya orang yang dalam bidang ni, orang yang duk buat TikTok, cikgu-cikgu ni, dia kata seram boleh pergi jauh sebab orang suka seram. Ya, betul. Orang suka seram. Cuma kita ni yang lebih orang suka itulah yang nampak hantu, cari-cari hantu sebab orang semua nak tengok hantu. Ya betul. Itu semalam komen ada kat akak tu, dia orang kata kalau hantu menipu tu lagi orang suka. Lagi kuat menipu lagi orang suka. Orang tu komen. Paranormal lah ni berlakon je. Para ori terai Solembush. Okey, Solembush dia orang lama. Solembush real punya paranormal. Dia pergi Akonahagara yang hutan dekat Jepun tu pun. Dia menjerit-jerit je panggil. Tak ada lah dia macam depa ni. Dia kata dia tak ada baca mentera al apa tu, tak ada. Dia kata kalau kau tak buat para tu buat para tu dah elok-elok, jangan tunggang agama dan jangan jual maruah. Masalahnya Ika tu kata, budak yang hilang tu kata dia balik tidur kat hotel. Aduh. Dia cerita dia kata dia balik tidur kat hotel Lepas tu polis, tentera tu semua tu banyak 10,000. Aman Nazhan tu banyak untuk berlakon. Uish, banyak tu duit dia. Dah duit kita 10,000, duit kita P&N kan jadi besar. 3,000 kita sana 10,000 dah. Tengok Caprice pergi temu Ramah Ika tu dengan support tahu budak lelaki tu. Dia pun kata memang rancang dah. Dia dah bagi briefing dah sebelum buat budak tu tak risau kan. Tak cari kan. Tak, dia kata dia balik tidur hotel Patut waktu dia papah dia tu kan baju bersih. Dia pun kata, yang akak tengok satu VTT tu kan, dia kata apa? Masa hilang baju lain, masa jumpa baju lain. Sempat tukar baju tu. Dah balik bertidur hotel. Kalau orang sesat hilang, dia mesti kotor dan terkoyak lah baju sikit-sikit kan.
Ada Ni luka-luka. nampak orang kalau hilang kan muka letih kan. Yang ni kan cuba tengok. Elok aja pakai libam, akak tengok muka ni hilang ke tak dik? Tengok kan. Budak-budak tu memang geram, perangai macam tak tahulah macam apa Saya tak perangai tengok dia tu. paranormal, saya tengok para tak normal. Para tak normal dipanggil. Memang lah. 1 Sekarang juta ni dia tu dah jadi RM. glamour ke kan. Dia dah hook attention seluruh Malaysia untuk buat meme dia kan. Nak glamour je, nak minta penampar sulung tu. Betul lah tu. Seronok juga Tak, tengok dia video macam dia hak kena rasuk tu, tak apa-apa. Ustaz dia pun macam tak ustaz. Baca bismillah tak tahu. Tak salah kak, tim dia kot masuk dalam penjara dekat Melaka tu. Penjara lama, penjara air keruh kot. Penjara yang orang tinggal tu, dia belum masuk tu. Baca segala surah. Macam mana? Kau kena kacau. Kami para autai ni dah berhimpun. Itu hari Syafa kami kecam diorang kau. Ada hari tu Mr. Adam Official. Dia cakap dia nak ajak Aras tu buat para tak payah bawa kamera. Dia tak payah bawa kamera apa. Semua pakai kamera Mr. Adam. Tak tahu dia nak ajak betul ke tak. Dia pun memang memalukan. Dia budak-budak Gen Z ni fikir nak popular je. Yang tu je mereka ni. Dia bukan minat sangat. Dia pun nak popular, dapat duit. YouTube kan boleh dapat duit. Buat je lah YouTube. Peminat punya lah ramai. Selagi orang duk sokong, selagi tu dia orang duk buat benda-benda tak cerdik macam tu. Tak, macam mana dia boleh terfikir nak buat paranormal. Selalu dia buat konten pasal awet-awet dia buat. Dah, dia pergi cari hantu pun awet-awet. Pakai shawl, pakai kasut lawa-lawa cari hantu. Dia macam tu. Alif Irfan tu. Tak apa-apa dia punya konten. Dia budak-budak suka. Kok macam apa dia tengok apa ni tak faham Anak saudara saya yang umur 20 pun minat kot. Umur dekat you duk tengok. Ali Irfan tu suka lah. So dia pergi apa ni? Forest Conways kat Penang tu lepas maghrib tu dah langit tinggi. Depa ni satu je pergi campak pergi duduk kat tu apa muzium perang. Tengoklah. Solo ambush dah pergi dah semalam tengok kat video dia. Sana tu hantu dia weh. Dengar depa pernah pi game para dulu pernah pi depa buat apa tau kat dalam tu dengar bunyi bom. Padahal dia muzium je kan. Muzium tapi dengar bunyi bom. Boom, dia kata dengar bunyi bom malam. Lepas tu dengar macam tentera Jepun berkawat. Depa dengar semua, depa dengar malam depa pergi. Solo ambush kata dekat tempat pancung tu yang dia buat pameran kan, yang tempat kat situ dia kata aura negatif tu kuat. Situ kalau lalu pening. Akak tengok dalam video pun akak pening. Akak tengok dalam video pening lah. Aura dia memang laluan kuat. Dia sebab kan tempat tu ada darah, tempat pembunuhan kan, potong kepala. Ya. Memang betul, itu memang betul-betul tempat potong kepala tu. Memang dia orang tak ubah. Memang itu asal zaman dulu Jepun, memang situ dia potong apa ni yang ditangkap tu, tahanan tu situlah. Ada situ, memang ada. Tapi kat luar Pandai Kota ramai orang cerah. Dia kalau yang paling seram situlah sebab apa penjara apa muzium perang ni pun dah kategori paling seram kat Asia Tenggara. Abang profil kata masa pi muzium perang dulu aku lari lintang pukang nampak askar Jepun. Tengok abang profil yang hebat tu pun lari. Dia aura dia lain. Tengok Pak Azad, pi dengan Pak Azad pi dengan Ira, dia cerita, dia kata dia cari jalan keluar tak jumpa boleh sesat. Pak Azad. Pak Azad kata dia cari jalan keluar tak jumpa. Dia kata orang nak tutup dah. Ira Azira nak pi Ira Syazira nak pi juga. Dia masuklah dengan member dia. Masuk dengan member dia. Tak keluar sampai ke malam baru jumpa jalan keluar. Sampai malam. Dia pun masuk 5 lebih ke 8 ke 9 malam baru dia boleh keluar jumpa jalan keluar. Yang tu pun lepas orang tu nak kena rasuk, orang ni nak kena rasuk apa semua lah. Waalaikumsalam. Linda, terima kasih hadiah. Lain aura dia geng. Dia aura tempat pembunuhan abang profile.
Kita ni, Alah, kita tempat am ni sejam je ni dah lebih dah ni. berceloteh sikit. Kita lepak-lepak malam minggu Lepas tunggu geng ni pergi Sigit, Pak Teh, Hacu yang Pak ada orang nak pergi lepak kat Sigit lagi ke? Dulu famous kan Sigit tu. Makan laksa tu Refa. Lain aura dia geng memang lain situ. Jambatan Pulau Pinang Maknanya tu saya depa dengar saja. port famous untuk tamat riwayat. Apa dia? Jambatan Pulau Pinang. Dulu tak, sekarang ya. Hari-hari ada kes. Melayu, Cina, hari-hari ada. Member akak ada Penang, dia cakap hari-hari ada kes, hari-hari. Jambatan yang baru tu ke yang lama tu? Lama. Oh, lama. Yang lama tu pun ada kisah juga. Bawah tu, dia kata nak tanam kepala orang pada bawah tu. Nak bagi kuat tiang tu. Ada je orang jumpa orang jogging tak ada kepala atas tu. Ada. Itu dia macam lebu, dah nama pun lebu raya. Kan? Dalam mana-mana pun dia mesti akan ada juga benda tu. Berapa ramai dah terkorban kat atas tu, kita kena faham. Banyak juga aksiden kat jambatan tu lah. Atas ada banyak yang meninggal, kena gilih lah apa atas tu. Akak dulu duduk Penang dulu. Saya pernah akak pergi dekat Penang. pulau dulu. Pergi Apa makan aksiden maut ni. pasembok dekat Padang Pak Teh Kota. Hacu kata. Pak Teh Hacu kata pot aksiden maut, dia kata sejarah muda-muda Abang Syuk. Dia Penang dia banyak kisah dia. Kalau nak tahu banyak kisah, tengok apa Sembang Seram Pak Azad. Dia cerita. Jalan apa tu yang dia cerita tu. Situ banyak hantu dia kata. Jepun sana banyak. Satu lagi, apa tu, Penang Free School lah dia orang kata, sekolah berhantu. Penang Free School dekat Georgetown. Dia orang kata tu sekolah Cina kan? Sekolah budak pandai. Sekolah lelaki. Budak pandai. Dia orang kata malam-malam nampak cikgu baju berdarah bawa budak-budak anak murid pergi padang. Depa kata situ ada satu loceng. Kalau kata pergi goncang loceng tu nanti nampak askar Jepun. Sekolah tu dia sebelah dengan sekolah konven, sekolah rendah konven. Dulu masa kat sekolah Penang, depa suka cerita. Depa kata ada budak hilang kat pokok tu sampai kelar tak jumpa dekat sekolah konven tu. Dahsyat ke? Kat Penang. Penang ni dia banyak bangunan lama. Banyak bangunan zaman British. Dia macam dekat Melaka. Dia banyak bangunan lama tinggalan penjajah dulu. Dia dulu, akak duduk Gelugok tau dulu. Akak duduk Taman Sadun. Kat situ kawasan dia flat polis dengan kawasan kampung kastam. Kawasan kampung kastam dulu, semuanya rumah British. Gelugok. Gelugok. Dia orang yang siapa yang jadi staff anggota kastam semua duduk rumah British. Ni dinding berlubang-lubang, angin masuk. Macam quarters lah. Dia rumah macam rumah British kan, dia rumah empat macam rumah kita tengok macam rumah luar negara. Macam itulah keadaan dia. Tapi sekarang ni dia orang dah tak tahu, sekarang kerajaan ni dia dah roboh kan kot. Dia orang dah buat satu apartment, suruh semua anggota duduk atas apartment tu. Tapi zaman akak dulu memang kawan-kawan akak dulu sekolah kan. Semuanya duduk kat kawasan tu. Rumah dia orang besar. Rumah British besar lah. Yalah. Dulu situ ada satu kampung buah pala. Situ cerita hantu banyak kat situ, India. Situ banyak India. Kampung buah pala. Kampung buah pala yang mereka bergaduh hari tu ni. Tak nak bagi pembangunan apa. Tapi sekarang Penang dah lain. Dulu Penang boleh nampak hutan. Sekarang Penang hutan batu lah. Banyak. Semuanya orang kata bangunan tinggi-tinggi lah. Akak tak boleh pergi Penang tu sesak. Tak sesuai dengan akak. Akak tak boleh. Tak boleh akak pergi Penang tu. Lama tak dengar itu apa ni Syafa tu mic ke pocong? Mic dia dekat pocong. Saya mula-mula kenal Kak Syafa pun tanya juga pasal mic. Dia semua nak tanya. Dia mic nak tunjuk ni. Ni mic ni. Ni. Letak sini.
Letak sini. Ha. Jangan tanya. Inilah trademark Syafa, jangan. Kan, orang kata seram, ini je seram. Orang Mic tanya mana pocong. pocong. Pocong ni, dia 3 hari ni asyik duk dengar. Dia orang kata pocong tak melompat. Pocong ni berguling, dia orang kata. Tak, saya pun tak bungkus tahu lah. satu. Ramai yang cakap Tak dia tahu. tak melompat, dia berguling. Dulu ada. Mai akak cerita satu cerita. Akak Okey. duduk rumah flat. Akak duduk rumah flat. Rumah kita orang flat polis, depan flat orang awam. Flat orang awam ni banyak minah-minah kilang. Minah-minah kilang kan. Lepas tu, diorang ni kan ada yang kerja kilang dekat Bayan Baru, kat Bayan Lepas dan ada juga yang bekerja dekat seberang. Kalau kerja dekat seberang, diorang kena keluar awal pagi tau. Dekat situ, dekat hujung tu dia ada satu kawasan lapang untuk bas. Ada satu bus stand. Lepas tu ada kawasan bas. Kawasan tu bas untuk bas pusing lah. Lepas tu, biasalah diorang kerja dekat seberang. Kalau shift pukul 7, pukul 4:30 pagi, diorang dah tunggu dah kat situ tau. Okay. Nak dijadikan kisah satu hari tu, minah-minah kilang ni tengah tunggu bas lah kan. Gelap kawasan tu kan. Kawasan tu sunyi kan kalau malam. Sunyi, lepas tu ada hutan-hutan sikit kan. Diorang nampak bungkus ni. Tu bungkus berguling. Bertempiaran lagi lah minah-minah kilang tu. Dah tak tunggu dah dekat situ dah. Dia tunggu kat depan-depan jalan ni. Tak tunggu dah hujung tu. Diorang kata kalau bas datang, bas kilang pergi pusing. Diorang tunggu kat depan ni. Diorang tak berani dah. Bahkan dia pusing sana. Buas diorang tak tunggu. Tidak, bas pusing, ambil diorang jalan je lah kan. Ni tak, diorang bas tu dia suruh diorang pusing dulu baru ni. Lagi bertempiaran. Dekat je rumah Syafa, terpisah dengan Longkang je pun. Dia situ kawasan dia agak angker lah. Kawasan akak duduk tu angker lah. Even abang akak ni, kalau nak cerita pasal abang akak nanti kena jemput akak. Okay. Abang akak punya kisah kena jemput akak lagi sekali kita cerita. Alright. True story. Boleh. Kan, okay. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Am. Berapa kali dah ucap terima kasih ni. Kan, jadi itulah, apa-apa pun ucap terima kasih. Kalau kau rasa ke Am, kita akan jemput lagi Am. Mungkin insyaAllah kita akan jemput lepas raya pula. Okay. Ya, betul. So terima kasih pada Am. Pastikan Am jangan putus asa. Teruskan aja. Tak apa, kita nak collab kita je. Kita collab kita betul. je. Yes. Kan. Kita buat community kita kecil je community kita kecil-kecil je kan. Kau collab aku kan, nama-nama orang kenal lah kita kan. Kan. Tak apa. Ya, betul. Kita ada pengikut kita sendiri. Ya, kan. kita. Ayah Abang Lobo kata terima kasih Am, nanti kita follow cerita-cerita, kita support Am. Kalau Syafa tak live, nampak Am live, pergi support Am. Ya, okay? terima kasih. Support sama-sama. dia. Okay. Terima kasih jadi follower semua. Tanpa dia jemput Syafa, siapalah kita. Ya. Kita kena layan baik-baik kita punya ni viewers. Tak apa. Dengan Syafa, korang nak PC, korang nak bagi salam, korang nak bagi gift masa Syafa cerita, bagi. Tak apa. Ikut suka. Bagi je. Samalah. Moderator. Saya pun sama. Saya okey je. Okey je. Tak apa. Kita terima seadanya. Okey, terima kasih Abang Syuk kata. Terima kasih Am. Ya, sama-sama. Jadi, Abang Syuk. InsyaAllah. Terima kasih lagi Am. Sudi sejam dah jadi 2 jam dah ni. Ya. Dia berceloteh dengan Kak Syafa ni memang best. Kalau sembang dekat kedai mamak ni boleh sampai 2 pagi. Boleh. Sila-sila tak balik rumah Tak balik rumah. Tak ada rumah. Jadi terima kasih Am. Semoga insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Mungkin kita akan live 2 jam juga ke? Mana kita tahu. Iyalah. Kan. Awal-awal cerita ujung-ujung kan. Awal-awal cerita, lepas tu ujung-ujung kita sembang. Ya, kan? Betul. Boleh buatnya tu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Terima kasih kepada Am. Kita jumpa lagi. Terima kasih juga pada viewers Am. Yang jangan lupa, siapa tak follow Am lagi, boleh follow Am. Kita nak bagi dia punya viewers nampak 1K. Tak nak 8, kita nak bagi dia nampak 1K. Ya, betul. Jadi dah 800 lebih dah. Kita jumpa lagi. Okey lah tu. Sikit-sikit. Ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syafa hadir dah. Sama-sama Okey. Semoga maju jaya. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalam. Ni mana? Naikkan orang reti, nak turunkan orang tak reti pula. Am mesti turun sendiri Am. Ya.
Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Linda. Ada cerita nak kongsi? Nak naik kotak ke? Nak naik kotak, jom. Saya bagi peluang. Last kopek ni. Bateri masih lagi 29. Sempat lagi ni. Linda ada lagi ke dalam live? Kalau ada, boleh tekan button request. Nak kongsikan kisah. Okay. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk menyaksikan saya collab dengan Kak Syafa. Korang tengok kan betapa peramahnya Kak Syafa. Saya yang tak biasa dengan dia dah boleh sembang macam kawan. Itulah dia kelebihan Kak Syafa. Sambil dia buat live sembang kisah seram, dia akan berceloteh dengan viewers dia. Walaupun channel dia biasa-biasa je, tapi follower dia dah tak tahu lagi, dah 12,000 kot. Itulah dia keistimewaan yang ada pada Kak Syafa, dan pengalaman dia pun luas. Kan tadi tengok dia cerita pengalaman dia jaga mak dia sakit dan dia jumpa orang kena rasuk dan sebagainya. Dan dia pun ada sixth sense. Dia boleh nampak. Sebab tu dia dah biasa tengok benda-benda macam tu. Linda ada lagi ke dalam live ni? Saya nak end live dah ni. Kalau ada, tekan button request. Naik kotak. Kita dengar cerita Lin untuk last kopek malam ni. Lin, ada lagi ke dalam live ni? Sebelum saya nak tutup live ni. Alright, tak ada tu. Okay, terima kasih kepada anda semua. Saya mohon maaf kalau ada kelewatan sikit. Kalau ada lah apa-apa yang terguris hati viewers semua, saya betul-betul saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan terima kasih banyak-banyak. Tanpa sokongan anda, memang saya tak tahulah. Terima kasih yang bagi gift. Saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki, dimewahkan dengan rezeki, dipermudahkan urusan, diberikan kekuatan untuk beribadah, especially nak puasa ni ya. Dan diberi kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih Ira bagi gift Yang bagi gift tadi Angah, terima kasih Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.